Saya Syuhada daripada Ampang, Kuala Lumpur. Okay. Sebenarnya saya first time masuk grup ni. Saya dapat maklumat daripada family relative jugalah berkenaan dengan detox Dr. Ah, Rosni. ya, Actually ya. dah dalam 3 tahun lepas tak silap saya dapat info ni. Cuma saya tak go through lah. Saya ignore dulu. And then sampai last 2 years saya dapat slip disc. Dan saya dah buat RFA lah, prosedur kat hospital. Okey lah sementara, tapi currently saya rasa macam saya dah mula start sakit sciatica. Di mana saya punya S1 saya pun effect. Now dia dah start menjala sampai ke kaki. Sampai ke kaki betis dalam tulang punggung, dan tapak kaki dah rasa dah macam hari ke hari daripada start raya makin menurun, merosotlah kesihatan kaki saya ni. Dan suami saya pun sama, dia pun dalam tahun lepas dah mula start sakit kaki sebelah kanan juga, dan setiap malam lah, hampir setiap hari dia duk mengadu sakit kaki. So saya ada mengadu dekat family saya lah yang mana yang bagi maklumat pasal Dr. Rosni ni. Dia kata okey, cuba tengok list ni ada tak yang berkenaan. Saya kata macam lah, macam tak best badan ni, dah tak macam dulu kan. Maksudnya kami usia awal 40-an, bawah 45, dah start rasa macam tak sekuat yang orang dulu-dulu punya 45 tu, rasanya macam okey lagi. Kita ni macam dah start sakit-sakit dah doktor. Itulah saya pun macam nak ke arah nak cuba beli produk detox doktor lah, tapi saya pun baru dapat knowledge ni lah, actually nak join group ni sebab nak tahu info berkenaan dengan detox doktor. Sekian, terima kasih doktor. Sebelum tu saya nak tanya soalan lah. Puan Nur Syuhada kan? Betul doktor. Dah buat operation semua dah? Saya buat RFA, prosedur yang masukkan injek jarum yang dia akan matikan saraf-saraf semua tu, dan dia akan alihkan saraf tu ke laluan lain lah supaya tak mengganggu disc saya tu. Okay, alright. Jadi lepas buat prosedur tu okey dah sekejap bertahan lah sekejap. Okey lah bertahan doktor, tapi dia dah start belakang saya kan, bila rasa sikit saya akan buat fisio sendirilah. Malam-malam saya buat fisio sendiri untuk stretching semua tu, tapi saya dah sciatica, saya dah syak sciatica sebab dia sakit tulang bawah tulang punggung, dan saya buat DS1 hari tu. Saya pun berkira-kira macam nak pergi hospital nak buat prosedur apa-apa, tapi saya nak cuba kaedah lain dulu doktor. Okey, hari itu cucuk vaksin berapa dos vaksin COVID tu? Vaksin COVID saya ambil 2 dos doktor. Apa dia, Pfizer? Pfizer, betul. Saya dan suami sama-sama. Kita ambil Pfizer 2 dos. Okey, jelas. Okey, bingo. Dia banyakkan kes yang cucuk Pfizer, cucuk AstraZeneca, cucuk Sinovac ni, terutamanya paling teruk Sinovac lah. Nombor 2 Pfizer. Dia akan menyebabkan keradangan. Keradangan saraf ni, dia sebenarnya sering disalahartikan sebagai sciatica, sebagai slip disc. Itu pasal bila kita buat prosedur di hospital, prosedur rawatan moden ni, dia tak bertahan lama, sekejap lepas tu dia sakit balik. Sebab keradangan saraf tu sentiasa berlaku di dalam tulang belakang. Terutamanya di kawasan-kawasan yang biasa sakit tu lah. Okey, ini kalau puan boleh pergi tengok di Facebook, ini panas-panas lagi. Kita baru dapat testimoni panas-panas di Facebook ni. Saya ada buat satu posting lah di Facebook saya ni. Ni siapa-siapa yang belum follow boleh follow ni saya punya Facebook ni. Tak apalah, nanti saya bagi di grup lagi. Siapa yang belum follow tolong follow. Tuan-tuan puan boleh tengok satu testimoni. Ini satu testimoni ni nanti saya baca. Ini dia betul-betul related lebih kurang macam yang kes Puan Syuhada. Dengar saya baca. Tuan Mizan ni dia kata, alhamdulillah saya pulih selepas ambil detox Dr. Rosni ni. Pakar sahkan saya SD. SD ni slip disc lah. Perlu operate lumbar dan cervical, tapi saya tolak dan buat pilihan buat rawatan fizio dan acupuncture di hospital apa bla 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 lah. Selepas tahun ketiga sakit bertambah lagi, jadi vertigo pula, jadi pening pula. Dunia ni berputar-putar pula. Ambil keputusan untuk cuba detox Dr. Rosni, alhamdulillah pulih. Ini antara pesakit kami yang kira memberi testimoni. Dia macam sakit slip disc, macam sakit tulang belakang. Hospital pun dah recommend untuk buat operation, tapi dia tak nak, dia ikhtiar menggunakan set detox Dr. Rosni je. Dia tak silap saya dia pakai 2 atau 3 set lah.
ataupun 1 set kalau tak silap saya. Memang sembuh 100% sampai sekarang. Ini testimoni ni dia ulang bagi balik ni dalam Facebook ni. Okey, tuan punya badan pun masih hidup, ada. Jadi kalau tuan-tuan nak refer dengan dia pun boleh WhatsApp dia. Okey. Nama dia Tuan Mizan di Terengganu. Ini antara the best testimoni yang berkaitan dengan masalah tulang belakang selepas suntikan vaksin. Jadi selepas suntikan vaksin ni dia boleh jadi betul-betul masalah saraf akibat daripada sepitan, akibat daripada disk yang bulging disk yang dah penyek pecah semua tu. Itu satu. Tapi kemungkinan besar juga bukan sebab tu, tapi sebab kita punya saraf di dalam tulang belakang mengalami keradangan yang berpunca daripada vaksin. Sakit dia sama, sebiji sama macam slip disc. Kalau slip disc lah. Kalau yang sciatica, sebiji macam sakit dia sciatica. Kalau yang sakit dia macam dislocate je, macam sakit dislocate yang tulang belakang. Padahal kita buat rawatan tulang belakang tak berkesan pun. Bila kita ambil detox, dia pulih. Sebab dia bukan masalah fizikal tulang tu akibat tersepit ke apa, bukan. Tapi masalah keradangan laluan saraf tunjang, saraf yang halus-halus di dalam tulang belakang. Jadi mudah-mudahan apa yang saya cakap ni memang bertepatan dengan masalah Puan Nur Syahadah. Kalau gitu, you detox sebulan, 2 bulan pun selesai. Sembuh insyaAllah. Maksimum pun 3 bulan dah selesai insyaAllah. Boleh ikhtiar nanti. Baik doktor. Kita nak beli nak cuba doktor. Itu yang nak ikhtiar dengan cara tu. Ya, dalam grup. Saya tak ada dalam grup lagi doktor. Tak dalam grup lagi? Puan Nur, okey. Puan Nur, nombor saya ada, nombor handphone saya. Tak ada doktor. Saya silent doktor, boleh? Puan Nur dari mana? Sorry, Ampang, Selangor. Okey, Ampang, saya pass kat grup Ampang lah. Grup Ampang dalam ni saya bagi nombor. Okey, boleh salin terus nombor ni tak? Nombor, mana dia Puan Umi Puan Umi Hajar ada tak dalam live ni? Kalau Puan Umi Hajar boleh dia bagi nombor dia terus, direct. Puan Umi ada tak? Dengar. Ambil salin nombor Puan Umi Hajar ni sebab dia stokis Ampang. Dia akan masukkan Puan Suhada dalam grup dia. Ambil nombor Puan. Nombor saya 019. Okey Puan. 432. Okey. 6144. 6144. Saya ulang semula Puan ni 019 432 6144. Puan Umi Puan Hajar. Okey Puan Hajar, saya save nanti WhatsApp Puan Ya, okey. Terima kasih. Puan, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Salam. Okey, so saya anggap kes ni insya-Allah bila dah masuk dalam grup nanti bolehlah berurusan dengan Puan Umi Hajar, boleh order, boleh jumpa pun sebab di Ampang juga boleh, nanti boleh face to face lah, senang boleh pergi jumpa kat kedai mamak ke apa, akan lebih mudah lagi bila face to face. A to Z dia akan guide Puan Syuhada teruslah. Boleh Okey doktor, terima kasih. Alright, siapa lagi ada soalan saya alu-alukan, terutama yang urgent nak tidur awal ke, nak pergi shopping ke apa lagi ni, boleh tanya soalan cepat-cepat. Saya akan jawab. Doktor, boleh saya minta tanya satu lagi soalan? Boleh. Doktor, untuk baby. Ya. Sebab saya ada baby umur 5 bulan, so masih dalam ambil vaksin lah sekarang ni. So apa pandangan doktor berkenaan dengan vaksin yang baby yang ambil sekarang lah sampai umur setahun lebih kan? Cepat-cepat. Kalau dah terpaksa cucuk detox je anak baby tu juga. Sebab kita risau takut dia baby ni yang cucuk vaksin baby ni yang berdos-dos ni, nanti dia boleh kena waktu umur setahun ke atas dia boleh kena alergik yang teruk. Alahan, dia boleh kena eczema, dia boleh kena psoriasis, dia boleh dapat penyakit autoimun lah, pelbagai penyakit autoimun, itu pertama. Yang kedua, dia boleh jadi autism. Tiba-tiba tak boleh bercakap nanti, dia jadi bisu, mute dia waktu umur setahun ke atas nanti. Mak bapak akan kecewa bila sampai umur setahun ke atas. Sebab saya dah rawat ramai anak-anak autism ni, mak bapak baru perasan bila umur setahun ke atas. Masuk 2 tahun, langsung tak boleh cakap. Setahun boleh cakap lagi, 2 tahun jadi bisu, mute. Jadi itu autism.
Lepas tu jadi dalam dunia sendirilah, jadi ADHD, hyperaktif, melompat sana melompat sini. Jadi sebelum kejadian tu berlaku, detox je cepat-cepat baby tu. Tak ada masalah. Kalau dah terlanjur, apa boleh buat? Detox buang racun vaksin. Bukan nak detox buang vaksin, jangan salah faham. Kalau vaksin tu bermanfaat untuk tubuh badan, memang dia takkan buang. Kalau yang mana yang badannya racun-racun, dia akan buang. Itu detox saya. Ramai orang mungkin saya detox tak buang vaksin tu. Kita detox buang racun. Siapa nak simpan racun? Kalau you all tanya doktor pakar di dunia, paling pakar di dunia pun, dia tak mau simpan racun untuk dalam badan anak dia. Dia sendiri pun tak mau. Hidup, mati balik, mati balik pun dia takkan cakap dia nak simpan racun. Dia nak simpan vaksin, okey, itu hak dia. Tapi racun tak ada manusia yang normal nak simpan racun. Betul tak? Okey. Jadi detox saya akan buang racun. Okey, faham doktor. Terima kasih banyak doktor. Okey, alright. Boleh tu insyaAllah. Nanti urus terus dia dengan Puan Umi Hajar. Sebab baby ni boleh mula detox seawal umur 1 bulan. Seawal umur. Kalau awal daripada tu tak boleh. Kita tak benarkan berdetox. Biar at least umur dah 1 bulan ke atas, dah mula boleh berdetox. Dan insyaAllah mak bapak yang buat perkara ni seawalnya mungkin, dia tak akan menyesal insyaAllah. InsyaAllah doktor. Terima kasih banyak. Ya. Ya, Waalaikumsalam. Ya. Boleh tanya. Saya Nizam doktor. Saya ada GGA kan. Okey. So gastric, anxiety semua. So saya dah mengamalkan 2 set. So sekarang set yang ketiga lah. Okey. Dulu saya punya BP tu, bacaan BP tu first kena dah tinggi tu 145, 100 dan sebagainya kan. Tapi sekarang ni kesan positif dia, BP saya bacaan dia dalam bawah 115, 70 dan 65. Kadang-kadang 93, 70 dan 60 punya tu. So dia punya bacaan dah rendah. So ada kesan apa doktor tu? Ada efek apa tak? Saya kadang-kadang saya rasa macam rendah kan, macam pening sikit kan, tapi normal lah, saya tak ada trigger sangat lah, cuma ada bimbang tu adalah, cuma nak tanya doktor lah. So yang saya punya GERD tu dah tak ada lah. Dia kalau dia turun rendah daripada yang tinggi, bagi saya lebih baik berada pada bacaan begitu daripada dia tinggi bagus dia turun rendah, dia akan naik ke normal balik. Kalau begitu dia nak naik ke normal balik dah tu, jangan risau dan dalam proses berdetox pun saya selalu bagi tahu kat pesakit GGA saya ke, pesakit jantung ke, pesakit darah tinggi ke, bacaan darah tu akan naik turun dan dia fluctuate. Jadi sebelum dia stabil, sebelum dia jadi gini dia akan gini dulu. Lepas tu baru dia bukan mati, mana kata dia stabil nanti. Sampai tu peringkat nanti you all akan dapat stabil 120-80 insyaAllah. Mula sekarang ni dia gini. Itu pesakit-pesakit punya track record yang dulu-dulu lah. Waktu dia orang berdetox memang haru biru. Dia orang kelang kabut, risau betul. Tapi betul lah, wajib risau lah bila kita berdetox, sekejap darah naik tinggi, sekejap rendah. Tapi tak ada masalah benda tu. Dia akan, itulah proses healing crisis untuk mencapai kesembuhan lah. Macam mana pula yang gastric GERD tu, apa perubahan yang berlaku? Gastric tu saya dah dalam masa yang sama saya ambil diet, so saya pantang makan lah. Cuma nampak positif lah doktor. Saya tak ada rasa nak ni, cuma kadang-kadang ada timbul lagi anxiety tu. Bila kita ada tekanan fikiran lah dia. Cuma saya alhamdulillah dapat release lah benda tu. GERD ada rasa naik? Selalu tangan? Tak ada lagi. Dah kurang lah. Tapi kadang-kadang bila saya salah makan tu, lambat makan, dia akan kena sikit lah. Tapi tak ada macam dulu lah. Anxiety pun dah kurang lah. Overall sekarang ni yang masalah GGA, anxiety tu lepas 2 set ni, overall dah berapa persen agak-agaknya dah sembuh lah. Combine semua tu, on average berapa persen dah gone, dah sembuh. Tinggal berapa persen lagi yang perlu dirawat. Agak-agak je. Lebih kurang 70% lah. 70% lah. Dah okey lah. Saya pun tak rasa bimbang sangat lah. 70%. Tinggal 30% lah. Okey. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang dah kerja kami, senang dah. Kalau dah tinggal 30% tu nanti tuan selesaikan set ketiga ni. Lepas selesai set ketiga nanti ambil 1 atau 2 set lagi, set khas untuk GGA tu insyaAllah clear habis. Kalau kes begini, biasanya paling-paling pun 1 set detox, kemudian 1 atau 2 set lagi set khas untuk GGA tu insyaAllah sembuh 100% lah. Okey. Terima kasih doktor. Ya, alright. Okey. Tahniah lah. Alhamdulillah.
Allah tabarakallah. Okey, siapa-siapa dengar tadi tu perkongsian Tuan Nizam tu, mudah-mudahan ini semua mengambil tuan-tuan puan boleh ambil iktibar, boleh ambil motivasi untuk sembuh. Memang bukan senang dalam proses nak beritok ni, tuan-tuan puan akan hadap macam-macam. Tuan Nizam ni pun dah macam semuanya, bukan senang. Ini bukan cerita tu 70% pulih, tak. Mula-mula beritok tu memang sengsara. Siapa-siapa yang GGA ni, gastritis, GERD, anxiety ni waktu mula-mula beritok ni menggelupur tuan-tuan puan. Siang malam call saya punya stokis, call saya punya konsultan. Siang malam. Assalamualaikum, sorry doktor, banyak pak saya tanya ni. Tanya je. Doktor, nak tanya, kalau ada dia punya healing crisis tak waktu mula-mula kita nak kita consume detox? Okey. Sebab kes mana ni? macam saya, Kes mana satu ni? Kes saraf tadi ke? syuhada doktor. Tahu. Yang Sebab you tanya soalan gimana? tadi baby. Lepas tu you tanya soalan your husband kan? Lepas tu you sendiri kan? Untuk saya doktor, yang saraf ni, then just untuk info doktor, sebelum saya kena sleep disc ni, saya sebenarnya dapat depression dan anxiety yang teruk sebenarnya. Sampaikan saya dirujuk kepada pakar psikiatrik. Psikiatrik. Tapi saya dan jantung saya pun tak berapa cantik sampai saya di-refer ke hospital jugalah masa mula-mula tu. Sampailah saya berhenti kerja. 2 tahun lepas tu, lepas saya kena sleep disc, saya berhenti kerja dan kembali okey lah. So dah tak ada dah, anxiety tu dah rasa tu dah kurang banyak dah. Cuma benda tu akan relax balik tak doktor? Ataupun masa saya consume detox tu akan ada apa-apa, yelah first time nak ambil kan? Okey. Yang doktor cakap menggelupur saya risau pula. Soalannya, kalau masih ada penyakit anxiety yang terpendam, GERD, gastrik yang terpendam, dia boleh timbul balik di masa akan datang. Ambil ubat saya ke tak ambil ubat saya, dia boleh timbul balik satu masa nantilah. Okey. Itu dia punya background dia. Kalau benar-benar penyakit ni, dia boleh pendam sekejap, nanti dia boleh jadi balik. Dia boleh pendam sekejap, dia boleh jadi balik. Okey. Jadi kan mungkin sebab pernah ambil apa-apa medication daripada hospital, mungkin pernah ambil drug tertentu, steroid tertentu, dia suppress dulu. Tapi satu dia akan keluarkan balik. Okey. Soalan saya, puan nak terus simpan tak penyakit tu kalau masih ada benih-benih dia? Masih ada? Puan nak terus simpan ke atau nak buang keluar? Memang nak buang terus doktor. Alhamdulillah. Okey. Jadi kalau nak buang terus, ingat, dengar baik-baik apa saya cakap ni. Detox ni dia boleh trigger habis. Apa-apa penyakit yang masa lampau, dia akan trigger, dia akan korek keluar dulu. Dia panggil sebagai proses pembongkaran. Pembongkaran ni dia akan keluar balik lah. Kalau ada anxiety, akan kena balik anxiety. Tapi bukan selama-lamanya, sementara waktu tu. Dia akan buang anxiety tu. Dia nak buang keluar tu, kita akan hadapi anxiety. Dia nak buang keluar gastrik tu, kita akan rasa berangin je badan, gastrik je badan. Dia nak keluarkan GERD, kita rasa panas je dada ni, macam terbakar je, tercekik je, dia akan keluar balik. Tapi dalam masa yang sama, bagusnya puan menggunakan set detox ni, dia akan rawat semua benda-benda yang puan bermasalah, termasuk dengan sciatica tadi tu. Jadi dia akan rawat serentak lah benda-benda je tu. Dan benda ni puan Syuhada boleh play around dengan dos lah. Nanti bincang dengan Puan Hajar, mulakan dengan dos yang rendah dulu. Kalau tak berani terus-terus guna dos yang tinggi 10 kali sehari tu, mungkin try dulu sehari 2 hari tu 2 dos, 3 dos dulu. Jadi nak membiasakan. Salam pengenalan tu biar kita boleh bersedia dululah. Okey. Okey, baik doktor, terima kasih. Adalah keluar balik tu, berita baiknya dia akan rawat semua habis lah. Kalau ada je penyakit-penyakit yang lampau, dia akan buang habis juga insya-Allah. Okey doktor. Okey, jangan takut lah. Jangan takut untuk hadapi, itu dipanggil semua healing crisis. Siapa-siapa yang nak sembuh dalam perubatan homeo naturopathy ni, memang kita ada istilah healing crisis. Ini terbalik dengan rawatan hospital lah. Rawatan hospital, bila you ambil ubatan hospital, you akan rasa tenang, sedap, selesa, okey. Tapi terbalik dengan rawatan kami. Homeo naturopathy ni, bila you ambil je ubatan kami, you akan rasa tak selesa, dia akan keluarkan segala penyakit-penyakit tu. Bila dia nak korek keluar penyakit tu dari akar, you akan rasa penyakit tu. Macam nyawa nak keluar daripada tubuh badan lah. Kita nak mati ni, sakit.
Kita akan rasa benda tu. Tapi lepas dah sakit tu, amalan kita baik, boleh pergi syurga nanti. Gitu cerita dia. Okey, apa yang tak boleh puasa Ramadan? Ramai. Lepas zaman cucuk vaksin COVID, ramai yang tak dapat berpuasa Ramadan dengan penuh. Terutamanya yang mengalami GGA, gastritis gut anxiety. Saya jumpa ramai tuan-tuan dan puan, kesian. Bermula daripada tahun 2021, 2022, 2023, ramai yang tak boleh puasa Ramadan rupanya. Sebab apa? Sebab dia sakit. Jadi selepas dia orang dah mula berdetox asbab tu, dia orang dah boleh berpuasa dah. The next Ramadan dia orang dah boleh puasa. Jadi siapa yang dapat pahala tu? Tuan-tuan perempuan lah. Stokis-stokis ni lah yang dapat pahala yang besar. Dan selagi dia hidup, selagi dia berpuasa, tuan-tuan perempuan akan dapat pahala tu. Tanpa henti. Ini kalau kita bab akhirat ni, tuan-tuan perempuan akan lagi rasa gairah untuk share, untuk bagi testimoni, untuk buat amal jariah. Okay? Tapi kalau yang tak nak share, tak boleh buat apalah. Saya cerita je, saya bercakap je. Sebab kita hidup ni bukan untuk dunia ni. Kita hidup untuk akhirat. Tuan-tuan perempuan kena ingat. Kita sihat seorang-seorang, orang lain tak sihat. Takut-takut nanti kita pun kena soal. Kau dah sembuh, dah sihat, kenapa kau tak ajak orang lain juga untuk sembuh sihat? Kenapa kau kedekut? Kenapa kau selfish? Itu soalan-soalan yang Allah akan tanya tuan-tuan perempuan. Bukan senang kita nak jawab nanti. Okay? Saya dah buat kerja saya dah sampaikan kat tuan-tuan perempuan. Puan Aisyah, stokis-stokis kami semua dah buat kerja. Dah ajak dah orang ramai berdetox, marilah detox, okey. Tapi yang masih tak percaya, yang tak nak berdetox, pulang. Yang paling kita takut kita mati dalam keadaan kita tak berikhtiar untuk buang racun dalam badan. Ini pun ramai yang marah kat saya. Saya cakap tu terang je, okey. You mati dalam keadaan you tak berdetox, you tahu vaksin tu racun, you mati apa ni? Kalau tak mati bunuh diri, dipanggil mati apa lagi? Mati bunuh diri. You tahu benda racun, you pergi minum racun Roundup, you mati. Kemudian you cakap, ini bukan mati bunuh diri. Come on lah. Okay? Jadi hati-hati isu dia besar tau. Kalau vaksin ni, kalau kita mati disebabkan oleh racun vaksin, susah kita nak jawab di hadapan Allah Ta'ala kalau kita tahu vaksin tu. Dan kita tak ikhtiar untuk nak buang dia. Cukup payah tuan-tuan perempuan. Dia bersangkut dengan akhirat. Vaksin yang Khairi Jamaluddin dah cucuk kita tu, yang Muhyiddin Yassin dah cucuk kita tu, yang Hisham KKN dah cucuk kita tu, implikasi dia sampai akhirat tuan-tuan perempuan. Bukan dunia saja, implikasi dia sampai akhirat. Kalau kita mati dalam keadaan kita tak ikhtiar, tak buang, kita mati asbab daripada racun vaksin tu, dan kita sendiri pun jelas kita tahu, kita sedar itu adalah racun, jenuh kita nak jawab di akhirat nanti. Kalau yang tak tahu tak apalah. Dia tak tahu, dia sangka baik itu bukan racun. Dan dia tak dapat pun, dia tak kenal saya pun, tak dengar daripada siapa-siapa pun yang mengatakan vaksin tu racun. Itu dia dengan Allah Ta'ala lah, terlepaslah dia. Yang kita ni susah nak defend tuan-tuan. Kita dah tahu. Jadi detox. Ikhtiar kita detox. Kalau kita mati dalam keadaan berdetox pun mudah-mudahan kita ada jawapan lah. Saya bukan mati bunuh diri ya Rab. Saya mati ni sebab dah kena zalim. Kena zalim dengan Khairi Jamaluddin, dengan Muhyiddin Yassin, dengan Hisham KKM, dengan rambut kapas tu. Musibat rambut kapas tu, 6 jahanam lah. Geng-geng jahanam dah paksa saya, pengaruh saya untuk cucuk vaksin racun tu. Dan saya pun dah ikhtiar untuk detox. Tapi saya mati juga, macam mana? Itu kita ada jawapan di depan Allah Ta'ala. Di dunia ni sebenarnya kita nak mencari jawapan tau. Kita nak mencari apa benda yang kita boleh berhujah di depan Allah Ta'ala. Tak ada hujah habis. Faham-faham lah kalau mati dianggap mati bunuh diri, tak cium bau syurga tuan-tuan puan. Wa na'udzubillah, dia main-main. Benda ni implikasi dia besar tu yang saya bermati-matian dengan tim stokis, tim detox terus ni seluruh Malaysia kami buat kerja. Bukan kerja ni, kami buat kerja lailan wa nahara, siang dan malam. Malam dan siang kami buat kerja ni. Dan tuan-tuan perempuan semua dalam Google Meet akan jadi saksi saya juga. Akan jadi saksi kepada Aisyah Batrisha, akan jadi saksi kepada Muhammad Arif tadi tu, akan jadi saksi kepada Puan Hajar,
Puan Linda, ini geng-geng stokis lah. Saya tak dapat nak baca semua. Tapi semua stokis dalam ni pun akan dapat memberikan penyaksian. Kita dah buat kerja. Tapi orang dah tak nak berdetox, mati, kita lepas tangan lah. Itu kalau tuan-tuan puan nak dengar saya membebel lah. Cepat soalan, bagi soalan. Supaya saya tak terus membebel lah. Boleh on mic, boleh tanya soalan Ya, Waalaikumsalam. Ya, Tuan Fahrin. Saya Muhammad Safarin daripada Batu Gajah, Perak. Ini kali kedua kan? Masuk live. Kali ketiga. Kali kedua tanya soalan kah? Kali pertama. Tak pernah tanya soalan ni sebelum ni? Kali pertama saya pernah tanya. Kali kedua saya dapat masuk kejap. Kali ketiga ni baru nak tanya balik, Doktor. Kali kedua ni soalan kali kedua. Stokis Cik Mira lah. Apa soalannya? Baru-baru ni saya ada ambil result ujian darah saya. Saya ni sebelum ni ada masalah yang saya cerita kat doktor tu, ada 20% sumbat dekat salur jantung. Lepas tu saya dah pernah kena heart attack. Lepas tu yang darah tinggi tu dah 2 tahun lebih dah. Lepas tu baru ni makan kolesterol lah. Makna sekarang ni dah tambah ubat. Ubat cair darah dengan kolesterol dah jadi 3 dah sekali campur darah tinggi kan. So lepas saya ambil result darah ni hari tu, sebelum ni kolesterol saya 5 lebih. Hampir 6. Saya dapat yang baru ni, total kolesterol saya 2.7 ke 2.6 macam tu. Weh, rendah tu. Okey lah. Darah tinggi saya tu, BP saya hari tu ada masa 99, ada masa 111, 97, 79. Dia macam tu, dia tak pernah lah nak naik macam 14 tu, susah lah. Tapi banyak perubahan lah, Alhamdulillah dah. Selepas saya detox ni, ini detox yang ketiga, set ketiga, baru start yang pertama lah ni, botol yang pertama. Dah nak masuk bulan yang ketiga berdetox lah. Ya. Lepas tu doktor, dia ada yang baik, ada yang tak baik lah dekat result tu. Cuma saya tengok ada perubahan dekat saya punya liver. Liver saya tu dia ada naik sikit situ, dia macam ada ganggu. Saya tak tahu dah sebabkan daripada kesan ubat cair darah tu ke atau ubat kolesterol tu. Bukan. Dia biasanya kalau dalam proses berdetox ni memang bacaan hati akan naik. Sebab apa? Sebab dalam dia akan aktifkan segala enzim-enzim hati kita. Hati kita dia ada banyak enzim detox dia di hati kita ni. Dia banyak membantu detox. Jadi ini askar sedang bekerja. Jadi bila askar bekerja, memang signal tinggi lah. You pergi cek memang signal tinggi. Mana-mana pesakit saya yang sedang berdetox biasanya bacaan hati tinggi. Jadi jangan risau. Tapi doktor dia terkejut juga. Doktor yang cek saya tu pun dia terkejut juga doktor tau. Sebabnya saya baru makan ubat kolesterol tu baru sebulan lebih ke 2 bulan macam tu. Dia tengok, dia pun sendiri terkejut. Benda tu turun secara mendadak. Sebab ada kawan saya, dia pun ada makan ubat kolesterol juga doktor. Lepas tu kolesterol dia pun tak ada tiap serendah macam saya punya. Dia pun 5 lebih juga. Dia makan ubat pun 5 lebih juga. Yalah, itu detox punya kesan. Memang dia buang yang berlebihan dan dia aktifkan balik kita punya metabolisme. Kita punya penggunaan kolesterol badan tu dioptimumkan lah. Jadi kolesterol tu dia tak akan jadi berlebihan lah sebab kolesterol ni penting untuk nak repair salur darah kita, nak repair apa-apa luka kita dalam perut ke, nak repair apa-apa masalah di otak kita ke, semua dia akan gunakan kolesterol. Jadi kalau dia nak optimizekan sistem tubuh badan kita, kolesterol tu dah jadi rebutan lah. Jadi rebutan. Bila semua organ berebut-rebut nak gunakan kolesterol, memang kuranglah badan kita kolesterol. Jadi doktor, sekarang ni saya punya yang kolesterol baik tu, dia dah kurang. Macam mana saya nak bagi dia naik balik doktor
tak payah. Dia tak payah pening pasal kolesterol ni. Dia akan naik turun mengikut keperluan badan kita. Sebab badan kita sendiri pun kolesterol. Kita makanan pun ada kolesterol. Jadi kolesterol ni sebenarnya jangan dirisau. Yang kita patut risau zaman sekarang ni, kolesterol ni zaman dulu-dulu. Sekarang ni mengikut perubatan terbaru, kolesterol bukan masalah besar. Yang masalah pada badan kita bukan kolesterol, gula. Nah, itu kajian ada dalam jurnal. Saya dah baca, saya dah pernah share dalam jurnal tu. Sekarang, dia orang tersilap. Keputusan kolesterol tu punca penyakit silap dibuat berpuluh-puluh tahun yang dulu. Dia orang sengaja buat silap ke demi untuk bisnes Big Pharma ni. Sengaja disilapkan ke ataupun memang tersilap betul. Tapi dah diakui sekarang ni sebenarnya kolesterol bukan culprit. Yang culprit ialah gula. Gula culprit dalam badan kita. Jadi semua penyakit sekarang ni dia orang dah tembak ke gula lah. Tapi dia kita di hospital pun dia ada 2-3 school of thought lah. Ada juga doktor yang dah faham, dia dah tak kisah ada pasal kolesterol. Tuan Farid nanti boleh follow juga Dr. Ju. Dr. Ju punya Facebook tolong follow tengok. Dr. Ju ni pun dia dah cerita. Dia antara doktor medik yang dah cakap kolesterol tu bukan masalah. Memang ada bukti semua tu, dia ada di Facebook dia. Boleh baca di sana. Okay? Dr. Ju yang Johor tu ke? Saya tak pastilah Johor ke mana, tapi memang di Facebook dia dah tulis besar-besarnya. Jangan-jangan doktor yang akan akui kolesterol ni bukan masalah. Sekarang dia sendiri pun dah akui kolesterol bukan masalah. Kolesterol ni ibaratnya bomba yang sedang nak padam api dalam badan kita. Kenapa kita perlu pergi makan ubat untuk nak halau bomba tu? Itu soalan dia. Logik? Dia mesti dah baca jurnal tu. Siapa-siapa yang dah baca jurnal tu memang dia akan sokong apa saya cakap ni. Sebab saya dah baca. Kita dah baca. Jadi saya dengan yakinnya, sebab kita saintis, kita based on evidence daripada jurnal, daripada medical punya clinical test dan sebagainya. Dan sekarang ni orang dia pun tak boleh kata apa kalau tunjuk jurnal tu kat depan muka dia. Dia tak boleh kata. Okey. Ya. Terima kasih banyak doktor. Tahniahlah. Mana kata sekarang ni tekanan darah dulu berapa? Sebelum ambil detox ni tekanan darah berapa biasa average? 1617 doktor. 1617. Sekarang ni dah dapat berapa? 111 70 lebih, kadang 99. Itu yang bacaan atas Atas, bawah pun rendah dah. Dulu bawah dia 100 lebih. Sekarang bawah dia dah 70 lebih, 60 lebih. Tahniah. Saya dulu pernah kena sampai 200 je doktor. Saya dah masuk hospital, dah 3 hospital swasta saya masuk doktor. Tapi tak pernah dapat ubat yang boleh turun bawah 100 bawah 120 Saya pernah dia bagi yang ubat yang ada wasatan ni. Dia bila makan tu dia akan efek dekat buah pinggang doktor. Saya dah stop dah ubat tu. Yang wasatan tu dia ada kombinasi communication apa ke? Dia ada campuran dia tu. Itu ubat tu sebenarnya dah di-ban tu. Oh, ya ke? Tak apa doktor. Tak apalah doktor. Syukur alhamdulillah lah. Syukurlah, tahniahlah. Okay. Ini dah guna produk doktor ni kan. Lepas ni saya nak mak saya ni, saya belum lagi, saya nak selesaikan mak saya pula ni. Mudah-mudahan CKD dia. Mudah-mudahan ikhtiar untuk mak kita pahala besar sangat tu ya Allah. Ya betul doktor. Ambillah peluang ni sementara dia masih hidup, ambillah peluang untuk buat jasa. Ya doktor. Terima kasih doktor terima kasih banyak-banyak. Okey, sama-sama. Tahniah. Okey, ini tuan-tuan tengok ini pesakit kita yang masuk cerita secara live macam mana perubahan dia setelah dia berdetox, darah tinggi dah jadi okey dia punya kolesterol lah, dia punya macam-macam yang lain pun insya-Allah akan sembuh jugalah, akan makin bagus kita nak supaya tuan-tuan perempuan ambil pelajaran lah tak nak berdetox tak apa, dengar dulu, okey. Tak nak beli detox saya pun saya tak kisah, yang penting tuan-tuan perempuan dah dengar saya dah puas hati tuan-tuan perempuan boleh dengar testimoni daripada orang yang benar, yang sakit, yang dah makin sembuh, cukup
Kalau tuan-tuan perempuan tak beli pun saya tidak ada masalah. Yang penting saya nak sampaikan dulu. Saya punya passion ni nak sampaikan benda-benda yang macam ni lah kat tuan-tuan perempuan. Lepas tu tuan-tuan perempuan nilai sendirilah. Nilai sendiri. Nak beli cari stoki saya. Okay? Kalau tak nak beli pun tak ada masalah. Sebab saya dah ada jawapan. Saya sedang nak mencari jawapan. Apalah aku nak jawab ni depan Allah Ta'ala ni. Apa yang aku nak jawab ni? Orang hari-hari sakit, hari mati ni. Lepas si KJ, lepas si Muhyiddin Yassin, lepas si Hisham KKM tu cucuk, paksa cucuk rakyat jelata ni. Hari-hari sakit, hari-hari mati. Budak-budak sekolah menengah pula ni ramai dah. Tiba-tiba stroke mati. Tiba-tiba heart attack mati. Tapi semua dinafikan. Semua disalahkan. Makan burger lah. Disalahkan apa? Disalahkan keturunan lah. Disalahkan apa lagi? Study kuat sangat lah sampai tak tidur malam. Bullshit. Saya boleh cakap bullshit. Semua benda direka cipta untuk menutup kesan buruk vaksin. I tell you. Saya 100% berkeyakinan. Kalau tak 100 pun 99.999%. Punca dia memang daripada vaksin. Vaksin COVID. Okay? Dan ini juga yang saya akan jawab di depan Allah Ta'ala nanti. Budak-budak sekolah menengah tuan-tuan perempuan. Budak-budak sekolah menengah dah kena heart attack mati, dah kena stroke mati. Lepas tu orang menyalahkan burger, menyalahkan sebab tidur, tak cukup tidur, study lah apa. Come on lah, kami dulu pun makan burger juga. Kami dulu pun tak tidur malam juga study. Tak adalah sampai macam ni. Okay? Sekarang ni yang umur 30-an pun dah kena heart attack mati. Tak ada pun sejarah sakit jantung. Tak ada pun sejarah darah tinggi. Jadi jangan nak tipu lah. Korang pakar-pakar perubatan kat luar sana jangan tipu lah. Nanti korang mati nanti. Masuk neraka tau. Korang menipu orang, menzalimi orang. Orang mati sebabkan tangan-tangan korang ni yang jahat. Okay? Korang masuk neraka lah. Tak ada tempat dah. Tak ada tempat dah di sisi Allah Ta'ala nanti. Sebab apa? Sebab korang membunuh. Bila korang membunuh manusia lain dengan apa yang korang ada, memang tunggulah nanti di akhirat nanti balasan dia. Saya tak fikir waris-waris akan memaafkan para doktor, pakar-pakar, menteri-menteri yang terlibat mencucuk rakyat jelata ni. Saya tak fikir waris yang normal akan maafkan dia orang. Okay? Tak ada. Okay? Jangan main-main. Baik bertaubat korang. Doktor? Pada sekejap. Saya tengah panas ni. Luar sana, bertaubat korang. Baik korang mengaku korang dah melakukan kesalahan yang besar. Bertaubat. Minta ampun, minta maaf kepada orang ramai. Mengaku yang vaksin tu racun. Mengaku cepat. Baik korang mengaku. Kalau tidak, korang tak akan lepas. At least kalau korang dah mengaku, mungkin ada juga waris-waris yang simpati memaafkan korang. Kalau tidak, I don't think so. Okay? Korang akan terlekat kaki di akhirat nanti. Saya memang cukup bengang. Saya cukup bengang, betul-betul saya bengang. Muhyiddin Yassin tak akan lepas. Khairi Jamaluddin tak akan lepas. Hisham KKM, ini paling 6 jahanam yang tak akan lepas. Okay? Korang nak lepas macam mana? Sebab korang dah bunuh orang. Macam mana kau nak lepas? Sebab ini cerita dia, kau bertaubat pun Allah Ta'ala tak akan ampunkan selagi mana waris tak halalkan darah tu. Tak halalkan nyawa ahli keluarga dia yang meninggal. Macam mana kau nak bertaubat? Ini isu dia. Jangan duk cakap Allah Maha Pemurah, Maha Pengampun. Tak ada isunya. Allah tak akan ampunkan, tak akan maafkan orang yang membunuh. Sehinggalah waris dia halalkan nyawa. Jangan main. Pergi mengaji kitab sama. Nak bercakap pasal Allah Maha Pengampun, penyayang apa, pergi belajar kitab dulu. Mengaji malas. Okay? Hukum dia jelas. Kisas, membunuh patutnya orang kena bunuh balik. 6 jahanam ni patut kena gantung sampai mati. Tapi korang terlepas, tak apa. Okay, alright, fine. Kesian doktor-doktor, nurse-nurse yang terlibat mencucuk orang. Saya tak tahulah macam mana. I don't know lah. What? Tak tahulah apa yang nak berlaku dengan tuan-tuan perempuan yang mencucuk orang, doktor yang mencucuk orang, nurse yang mencucuk orang dengan racun tu. Allahu Akbar.
Macam mana korang nak minta ampun dengan waris-waris ni? Yang dah jadi mayat tu macam mana? Itu belum saya sembang lagi pasal pasal COVID yang ditidurkan, sengaja ditidurkan. Diberi sejenis drug dipanggil Midazolam semua tu. Midazolam semua tu. Allahu Akbar. Terang. Demi untuk nak buat fear mongering, nak menakut-nakutkan orang ramai dengan kematian-kematian yang dicipta macam tu. Korang sanggup terlibat menidurkan orang, orang yang pergi boleh berjalan, boleh sembang, boleh buat video call. Tiba-tiba korang bagi drug Midazolam tu. Allahu Akbar. Itu drug diberi kepada banduan-banduan yang ganas di penjara dia tahu. Suntik kat banduan yang ganas mati terus tahu. Ini rahsia yang dah dibongkar. Itu yang diguna untuk menidurkan orang ramai. Patutlah pergi boleh berjalan kaki, balik jadi jenazah. Dan lebih malangnya jenazah tu dibungkus dengan plastik hitam. Waris tak boleh tengok. Punya dibuat hina betul. Itu pun orang ramai tak boleh faham, tak boleh lawan waktu tu. Kenapa? Kami bersuara waktu tu. Saya melawan waktu tu. Tapi orang ramai tak sedar. Allahu Akbar. Jadi itu sebenarnya pembunuhan. Bagi saya pembunuhan. Okey, Doktor. Okey, Doktor. alright. Nak tanya, saya masih di CKD lagi, makan CKD lagi, tapi kencing saya berbau. Macam mana Berbau okey lah tu. Dia sedang nak flushing, nak flushing segala benda. Oh, berbau bukan bau hancing, berbau macam apa bau benda-benda lain lah. Memang biasa macam tu. Faham. Itu pun selalu dilaporkan oleh pesakit-pesakit CKD yang sedang berdiri. Air kencing dia orang ni berbau pelik-pelik. Saya teruskan. Sebab itu cara badan nak buang benda-benda yang tak diperlukan dalam tubuh badan. Benda-benda yang mengganggu pinggang. Sedang dibuang tu. Jadi syukur dulu. Tenang, insyaAllah okey. Tak ada masalah. Okey. Terima kasih, Doktor. Assalamualaikum Doktor. Kadang-kadang saya emosi jugalah dengan kematian-kematian orang yang tak bersalah, tak berdosa ni. Saya cukup bengang. Allahu Akbar. Okey. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Ni kali kedua saya masuk live. Kali pertama tu saya ada tanya doktor sebab saya ada masalah tidur. Lepas tu saya pergi klinik. Doktor bagilah ubat kemurungan dengan ubat tidur. Lepas tu saya nak tanya balik lah doktor ni, kalau saya makan detox tu okey tak? Belum lagi ambil detox. Hari tu bukan saya dah suruh detox ke? Itulah saya sebab saya tengah makan ubat doktor macam mana sebab tiap-tiap malam kena makan tu. Jadi boleh. Ada tak saya kat mana-mana saya sebut saya larang daripada makan ubat doktor? Saya tak larang kan? Tak, sebab line tak clear malam tu. Jadi saya nak tanya sekali lagi lah ni. Okey, boleh. Detox saya ni, dia jarakkan 1 jam dengan ubatan hospital. Ubatan hospital ambil malam kan? Ubatan hospital tu ambil waktu bila? Untuk tidur tu waktu malam ke pagi? Malam. Jadi detox saya waktu siang. Detox saya dilakukan pukul 8 pagi sampai pukul 6 petang. 6-7 petang. Jadi dia dah makan ubat tu, tak ada masalah. Tak ada masalah Tak ada masalah. Okey. Saya nak tanya lah, ada tak orang masalah macam saya ni makan detox macam ada tak? Sebab saya tengok juga ada testimoni ke apa ke, nak tahu juga. Malam ni ada tak ada dalam live ni yang insomnia yang teruk tak boleh tidur, lepas dah berdetox boleh tidur. Saya tak tahu ada tak pesakit-pesakit yang macam ni dalam ni. Tapi saya dah jumpa ramai juga yang insomnia tak boleh tidur ni, lepas dia berdetox sebulan 2 bulan dia dah boleh tidur lena dah. Sekali dah boleh tidur nanti, kerja you tidur je tau. Okey. Pukul 9 dah batuk dah. Tidur. Nanti
sambil goreng telur pun tertidur dia main-main ya. Memang ada lah doktor. Ada. Tanya stokis-stokis ni. Ada tak stokis-stokis yang jumpa kes macam ni? Ada tak tolong bersuara sikit? Saya dah jumpa. Saya ingat saya dalam lebih daripada 10 orang lah. Cuma pasti ada tak yang dalam live malam ni? Ada tak dalam live malam ni pesakit yang sebelum ni susah tidur? Sekarang dah mula boleh tidur. Ada tak? Kalau ada seorang tolong cakap sikit, bagi motivasi sikit kat Puan Fatmawati. Betul. Okey, betul. Saya nak motivasi sebenarnya. Yang tahu. Ada. Jangan risau. Nanti Puan Aisyah tolong cari juga testimoni. Puan Fatmawati dalam grup mana ni? Aisyah. Aisyah tolong cari testimoni insomnia Aisyah nanti. Kalau jumpa bagi kat Puan Fatimah ni. Okey, terima kasih doktor. Ada tak tuan-tuan perempuan yang ada masalah insomnia tak boleh tidur, lepas dah berdetox boleh tidur dah? Sebab saya pernah lalui satu kes tu, dia ada insomnia, ada vertigo, ada apalagi migraine ke apa. Lepas dia berdetox, migraine dia pun gone, selesai, insomnia dia pun selesai, dia punya vertigo pun pulih. Lepas tu apa feedback dia, yang best feedback yang saya dengar, dia kata sekarang ni pukul 9, pukul 10 pun dah mengantuk dah. Dah terlentuk dah. Kadang-kadang dia kata sambil-sambil sembang orang pun boleh tertidur. Itulah bila nikmat tidur tu dapat balik. Sambil makan pun boleh tertidur. Ni main-main ya. Tak adalah tu. Kalau saya minta tak ada yang seorang tak adalah tu. Tak adalah tu. Okay. Dalam live ni. Okey, terima kasih doktor. Alright. Okey, sama-sama. Okey, siapa lagi ada soalan boleh on mic, boleh tanya ya. Saya cuba jawab. Sebab jangan benarkan saya membebel pula. Waalaikumsalam. Ya, Tuan Muhammad. Ya, saya dah detox. Botol nombor 1 hari ni hari ke-10 habis lah. So besok kita start botol nombor 2 kan? Ya, betul. Okey, masalah saya ni. Satu, saya sesak nafas. Okey. Saya jadi mengah, nak berjalan pun tak larat. Satu. Yang kedua, berak. Bawa air besar. Hari ni saya ingat 10 kali tapi tak keluar apa, keluar lendir-lendir gitu je. Tu biasa berlaku ke, berapa lama akan berlaku dah tu, saya risau tu. Pungkok dah sakit lah. Jangan risau. Itu biasa berlaku. Okey, kalau berlaku itu, kalau dah tak tahan sangat, stop dulu beberapa hari sampai dia okey balik. Dalam proses tuan stop tu, tuan bolehlah minum air kelapa dulu, air nyo yang kita pantang tu boleh minum dulu, kopi boleh minum dulu, relax dulu. Lepas dia dah okey semua balik, nanti sambung balik. Stop balik air kelapa, stop air kopi tu, sambung balik. Ini healing crisis. Setengah pesakit memang diuji dengan healing crisis yang macam ni sebelum dia sembuh. Ramai yang diuji begini ya. Saya nak naik tangga pun tak larat. Jadi mengah. Sebab saya ada diagnos lemah jantung tu. Saya suspek jantung saya kadang-kadang berdebar malam, berdebar tak boleh tidur. Okey. Tapi ini baru botol 1 Botol 1, besok nak start botol 2. Saya ingat nak rest dulu 1 hari. Rest lah 2 hari, tak apa, 3 hari, tak apa, relax tu. Sebab kita nak ambil balik tenaga, nak ambil balik motivasi, nak ambil balik semangat tu, okey. Jadi masa kita kena macam kita berperang lah. Ada masa kita kena bodoh dulu, relax dulu. Buat strategi balik, ambil tenaga balik, energi. Lepas tu dah rasa ready, sambung balik. Air tu minum cukup dah, air kosong. Air 1 liter. Tak cukup. Berat abang berapa ni? Berat tuan berapa ni? Berat badan? 62. 62 ke? 62 tak cukup. 1 liter patutlah. Nak 1.5 apa? No, dia begini. Setiap 25 kilo berat badan kena minum 1 liter air. Kalau dalam proses berdetox ni ataupun orang biasa 25 kilo kena minum 1 liter. 50 kilo 2 liter. Ini berat badan dah 62. Mana cukup air? Tak cukup. 62 jadi berapa? 2 liter lebih lah. Ni.
Tapi 25 memang kilo 1 liter. 25 kilo 1 liter. Yang penting 2 liter lebih lah. Dia mau dekat-dekat 3 lah tu. Okey. Okay, minum air lebih sikit. InsyaAllah pembuangan dia akan lancar. Sekarang ni, bila badan kita dia tak cukup air, kita berdetox, dia akan jadi gitulah. Dia pergi toilet tapi tak boleh keluar apa-apa. Tapi kalau bila cukup minum air, nanti memang dia keluar habis tu. Dia keluar habis tu. Kau punya keluar, dia stop lah. Kita minum selepas setengah jam kan, kita ambil detox. Spray detox tu tunggu 15 minit lah ataupun setengah jam, minum segelas air kosong. Sebab Okey. tuan tak ada sakit buah pinggang kan? Bukan CKD kan? Ada CKD. Oh, ada CKD. Tahap berapa? Stage? 3A. Okey, 3A dah bengkak kaki, bengkak muka dah ni sekarang ni? Kaki kadang-kadang bengkak, kadang okey. Okey, alright. Okey. Kalau CKD, dia janganlah sampai 2 liter, okey? Tapi tetap kena minum lebih lagi daripada 1 liter tu. Sebab Okey. tuan cuba minum selagi tak bengkak. Selagi tak bengkak boleh minum. Air kencing masih banyak kan? Kecil banyak. Tak ada masalah. Tak ada masalah, minum lebih sikit lagi. Dia 1 liter tak cukup tu, tuan cuba jadi 1.5 dulu. Tadi kalau bukan CKD memang saya suruh tekan ke 2.5 liter terus. Tapi sebabkan CKD ni naik 1.5 dulu try. Okey. Okey ya? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Okey, itu tuan-tuan. Pesakit sedang berdetox dia akan alami healing crisis yang macam-macam lah. Salah satunya kalau pesakit CKD ni memang dia boleh sesak nafas lah. Mengah, itu yang macam Tuan Muhammad bagi tahu tu. Memang kalau pesakit CKD ni dalam proses berdetox dia boleh jadi mengah, boleh jadi semput. Naik tangga pun jadi penat. Tetapi bila dia dah makin okey nanti, bila buah pinggang dia dah makin reverse, dia akan cergah balik. Segala simptom yang dia ada sekarang ni dia akan sembuh itu, dia akan hilang itu. Itu yang kita boleh tahu buah pinggang makin pulih. Kita tengok simptom je dulu pun dah tahu. Daripada tak boleh berjalan elok, daripada tak boleh naik tangga, boleh naik tangga tanpa mengah apa semua tu. Daripada tak boleh berkencing, dah mula boleh berkencing banyak. Itu semua simptom-simptom buah pinggang makin sihat. Senang. Dia CKD ni straightforward lah. Straightforward. Apa-apa simptom yang you sedang rasa sekarang ni, tiba-tiba dia hilang simptom tu. Itu petanda buah pinggang semakin bagus. Okey, ada soalan lagi boleh on mic boleh tanya. Bagus. Alhamdulillah malam ni banyak soalan-soalan yang mencabar, menarik, yang saya fikir boleh menjadi panduan kepada semua peserta lah, semua pesakit-pesakit yang ada dalam Google Meet ni. Kita nak mahir, kita kena banyak belajar kes. Kita kena banyak handle kes, belajar kes, dengar kes. Gitulah. Sebab perubatan ni bukan disebabkan kepandaian sangat sebenarnya. Kepandaian tu perlu ada lah. Okay? Otak tu perlu cergas lah juga. Tapi bukan segala-galanya. You brilliant macam mana pun, you genius macam mana pun dalam perubatan ni, kalau you tak cukup pengalaman, tak cukup belajar kes, tak cukup dengar kes, tak cukup hadap kes, tak cukup buat rawatan, ambil kes, merawat, memang tak ke mana-mana jugalah. Okay. Okey, boleh on mic siapa-siapa nak tanya. Ada tak soalan yang bertulis? Kalau ada bertulis, tolong baca Puan Aisyah. Kita cuba jawab lah. Ada tak soalan bertulis ni Aisyah? Dah tidur dah kot ni. Baca. Okey, dia selagi berbuih tu, mana kata selagi dia masih buat flushing lah. Mana kata walaupun dah turun ke stage 2 pun, dia masih buang lagi. Ada lagi tu protein-protein yang berlebihan. Dia masih repair lagi. Bagus. Dia tak semestinya simptom kencing berbuih tu terus-terus pulih, hilang. Tak semestinya gitu. Walaupun kita dah makin reverse, okey, dia tengok juga faktor pemakanan kita.
Kalau kita pun masih ambil protein-protein yang berlebihan, dia akan buang. Okey. Yang mana terlebih dia akan buang dulu. Okay. Jadi ini biasa berlaku untuk pesakit-pesakit yang sedang berdetox. Memang walaupun you sudah makin sembuh, tapi dia tetap keluarkan dulu apa-apa yang berlebihan dalam badan. Ya. Ataupun dalam proses dia cuba repair lagi pun akan ada protein-protein yang terpaksa disingkirkan keluar ke dalam air kencing. Pun boleh jadi ya. Dia banyaklah mekanisme ni kalau nak tanya memang hebat, unik. Badan kita ni banyak mekanisme yang unik yang kita tak boleh fikir dengan akal lah. Okay? Dan sesuatu yang berlaku tu dia ada sebab dia, bukan saya saja. Okay? Bukan saya saja. Yang pentingnya kalau selagi tuan-tuan perempuan sedang berdetox, itu sebenarnya adalah proses healing. Proses penyembuhan, proses rawatan sedang dijalankan, sedang berlaku. Okay, next. Ada lagi soalan? Baguslah tu. Nah, itu petanda sedang berlaku rawatan, berlaku rawatan lagi. Bagus. Okay. Alright. Next. Okey, ni soalan pun biasa orang tanya juga kan. Dia tak rasa sangat healing crisis. Dia kalau pesakit-pesakit yang tak rasa healing crisis ni mungkin dia tak sedar. Dia tak sedar sebab apa? Sebab terlampau lancar dia punya pembuangan air kencing, ya. Pembuangan air besar dia lancar, dikeluarkan racun tu dengan lancar, okey. Dia bila racun tu dikeluar dengan laju, dengan lancar, dia tak rasa sangat healing crisis. Dia akan rasa healing crisis yang teruk ni bila dikeluar racun tu perlahan-lahan. Dia tak laju sangat keluar. Dia akan sangkut di sana, sangkut di sini. Ini yang dia akan rasa sakit sana, sakit sini. Ya. Dan juga penyakit dia pun waktu itulah keluar. Waktu dia menyangkut-nyangkut, sangkut racun itulah dia akan rasa juga penyakit dia. Okay. Tapi selalunya, majority case yang kami rawat memang dia rasa healing crisis. Okay. Dan kadang yang tak rasa ni juga, mungkin dia tak perasan. Dia tak perasan kadang-kadang dia menguap je kerja dia, mengantuk je lebih daripada biasa, dia tak rasa tu. Sebenarnya itu healing crisis. Ada pesakit kami yang dia ambil detox ni, bila saya tanya-tanya, dia kata tak ada healing crisis pun. Saya cuba korek tanya. Macam mana, ada tak perasaan mengantuk lebih daripada biasa? Dulu-dulu rasa segar je sepanjang hari, sekarang ni ada tak? Masa-masa tertentu kerat dia mengantuk je, rasa pening je. Waktu tu dia baru bagi tahu kat saya, oh dia ada rasa tu. Sekarang ni kadang-kadang boleh tertidur dalam syorat. Itulah healing crisis. Kata dia. Dia healing crisis ni kadang-kadang bukan semuanya berbentuk sakit, tak selesa. Okay. Macam tidur tu selesa, sedap je. Rasa nak mengantuk, nak tidur je. Okay. Mungkin begitulah Puan Alisha. Jadi jangan risau. Kalau tak berlaku healing crisis tu tak semestinya tak berkesan. Dan mungkin juga racun dalam badan tu tak banyak sangat dah. Penyakit pun tak teruk yang dalam badan. Apa boleh jadi gitu? Bila badan sihat, racun tak banyak dalam badan, pun dia takkan alami healing crisis yang teruk. Ataupun dia tak rasa sangat healing crisis. Pun itu kemungkinan besar, kebarangkalian besar, kenapa dia tak rasa. Okay? Benda ada tapi dia tak boleh rasa. Okay? Tapi kalau pesakit yang memang kronik ni, yang teruk ni, memang akan hadap. Dia dah hadap macam-macam penyakit dah bertahun-tahun. Dia ambil je detox ni, memang menggelupur. Memang menggelupur. Okay, next. Assalamualaikum, Doktor. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Puan Rina. Saya dari Sabah. Saya punya usia 53 tahun, Doktor. Saya dah 3 tahun kena stroke dan sciatica.
Um, Sabah dari mana tu? Sabah? Sabah Tawau. Oh, Tawau. Tawau lah ni. Saya kena konflik doktor. Memang banyak masa kena tu doktor kata saya alami pendarahan di otak. Saya punya kepala sebelah kanan dengan mata sebelah kanan tu memang langsung kebas. Memang nampak dua kalau saya tengok ke depan. Badan sebelah kiri stroke. Itu kena tahun Saya sudah bila ya kena? doktor. Tahun bila tu kena stroke tu? 2003 tak silap bulan 8. 2000? 3. 2003 kan 2023? 2023 doktor. 2023. Cucuk vaksin apa dulu? Saya tiada ambil vaksin tu doktor. Oh, tidak ambil vaksin. Okey. Ada sejarah darah tinggi kah? Saya tiada darah tinggi, cuma kolesterol tinggi lah. Masa kena stroke tu doktor hanya darah saya hanya 156. Itu doktor terkejut. Jadi saya cakap saya memang ada tinggi kolesterol. Saya bagi tahu. Tapi masa kena tu doktor, saya pertama kena Potego. Bangun tu memang rumah berpusing. Dari situ saya kena. Subuh saya diantar pergi hospital, memang kebas sudah kepala. Oh, mungkin puan memang ada darah tinggi tapi tak pernah cek ni. Tak pernah dicek. Tak pernah dapatan ada darah tinggi ni. Dia stroke ni dia takkan berlaku begitu-gitu. Dia mesti ada sebab dia. Biasanya darah tinggi yang tak dapat dikesan lah. Ya. Okay. Saya macam-macam ubat sudah doktor, tapi makin hari makin parah. Sekarang sebelum detox ni memang kaki susah digerak. Pokoknya tak boleh duduk lama, tak boleh berdiri, sangat sakit. Kaki tu dari paha tu ke kaki macam dicekam, macam besar, segala-galanya bercucuk lah semua. Tapi saya ada seminggu sudah detox ni doktor. Sebab tangan kanan ni mula memang sudah kebas doktor. 2 hari saya minum, hilang kebas sebelah kanan kaki, sebelah kanan, tinggal sebelah kiri. Syukur Alhamdulillah. Mata terang sudah, kalau tengok jauh doktor, itu rumput-rumput tak bertindih sudah saya tengok. Dia punya daun-daun tu terang sudah jelas. Alhamdulillah, syukurlah tu. Mana kata dia makin bagus lah tu. Darah makin dibuang lah tu. Darah beku yang masih menyumbat di otak sudah dikeluarkan lah tu. Kalau dah makin cantik pemandangan, dah makin kurang kebas. Dah makin sama bagus doktor. 2 bulan lalu saya ada buat rawatan akupuncture. Di situ saya baru tahu tulang rusuk saya bengkak. Dengan tengkorak kepala tu membengkak doktor. Bila saya duduk di bawah tulang rusuk tu sakit. Sama saya ketika dia cek, di situ juga kedapatan doktor urat di bahagian dalam punggung itu kan dia bengkak macam gulik sudah besarnya. Itu yang buat saya tidak boleh duduk, tidak boleh berdiri. Kalau masa detox ni boleh bantu kah itu urat saraf hilang bengkak doktor ya? Oh, sekarang itu belum rasa perubahan lagi lah. Yang sakit di punggung tu belum okey lagi yang tu. Sakit di punggung dengan kaki belum lagi doktor. Cuma kepala walaupun berat doktor, saya sudah boleh bawa, maksudnya tu saya tidak walaupun masih kaku doktor, masih kebas, tapi saya boleh sudah bawa, maksudnya saya boleh duduk sudah. Berjalan boleh tak sekarang ni? Berjalan boleh tak? Berjalan angkat tangan dua belah boleh angkat? Boleh doktor, cuma itulah kalau lama berjalan kaki itu terasa
membesar, Ah, tiba-tiba kaku dan kebas. okey. Alright. Okey, jelas. Kalau begini, Puan baru 1 botol, baru 10 hari. Baru berapa hari berdetox? Baru 7 hari, doktor. Oh, baru lagi. Okey. Dia Ya. teruskan 1 botol sampai habis 1 set tu. Nanti sambung lagi set kedua, 3 botol lagi. Biasa selepas 9 botol, selepas 3 set, lepas 3 bulan, macam-macam penyakit tu akan hilang gitu je, insya-Allah tu. InsyaAllah, amin. Ni baru kan. Okey. Tapi bagus lah. Alhamdulillah. Dah ada perubahan besar lah tu kalau dah mula pemandangan kepala dengan biasanya doktor, kalau saya tindih tangan saya ni yang dak stroke kan, baru berapa minit dia akan kebas. Sekarang dah sudah. tak ada Biarpun saya tindih tiada sudah. Kaki yang macam ada span tiada sudah, cuma yang stroke sebelah lain di sebelah kiri belum ada perubahan. Tapi boleh bergerak kan? Boleh injak kaki kan? Boleh doktor. Saya bila bangun buang air kecil, satu kali saya berjalan-jalan dulu apa. Cuma kalau rasa besar tu doktor, saya cepat-cepat pergi duduk atau pergi baring. Okey, kalau Puan Rina nak cepat sembuh, jangan campur macam-macam ubat lah. Fokus kat detox saya dulu sekarang. Jangan campur macam-macam ubat yang lain juga. Jangan campur. InsyaAllah. Tiada doktor, selama mula detox, tiada saya ambil ubat. Ubat kolesterol pun yang doktor bagi, dia bagi 40 mg. Tapi saya bagi 4 je tu doktor. Saya ambil macam kira 10 mg je setiap malam. Sebab tinggi betul dos dia bagi. 40 mg. Tak apa. Dia pasal tu yang kena stroke tu bukan sebab kolesterol. Yang kena stroke sebab tekanan darah tinggi tu. Waktu tu mungkin darah kita dah tinggi. Disebabkan darah tinggi ni bukan disebabkan oleh kolesterol. Itu pun salah faham. Dia darah tinggi tu disebabkan oleh salur darah tu sendiri pun dah mengeras. Sebab usia. Satu faktor usia. Bila salur darah kita makin mengeras, dia tidak lagi macam paip getah yang baru beli. Dia dah jadi macam paip getah yang sudah dijemur di tengah panas bertahun-tahun tu, yang jadi mengeras tu. Begitulah dia ibaratnya. Waktu tu dia mengeras, lepas tu darah kita pun makin pekat. Kita tak pernah detox, tak pernah bekam apa semua tu. Makan kita hari-hari makan juga. Jadi lama-lama darah jadi pekat, garam pun kita ambil tinggi ya. Lama-lama dia jadi pekat. Itu yang bila jantung kita press darah tu nak ke otak, dia terpaksa press dengan kuat, dia meletuplah di otak tu. Itu yang kena stroke, okey. Ataupun dia menyumbat. Stroke ni ada 2 jenis, satu yang jenis menyumbat, satu yang jenis pecah. Pecah darah ataupun yang menyumbat. Dia ada 2 jenis stroke tu. Saya rasa mungkin yang Puan kena ni mungkin yang ada pecah darah ni sikit ni. Ya doktor. Dia kalau pecah darah tu kabur-kabur kita punya penglihatan tu dia boleh kabur-kabur jadi 2-3 punya layer. Doktor tu hari dia kata mau dia bagi saya pilihan buat pembedahan, kami tidak mau. Biarlah saya bilang. Kalau bedah silat-silat langsung tak boleh bangun lah. Betul, itulah kami punya pikiran doktor. Saya punya family dia bilang tak payahlah, apa boleh buatlah, dia bilang kami tidak mau. Bagus. Itu hak kita. Sebab pembedahan ni belum tentu. Lebih baik tak bedah. Kita ikhtiar dulu cuba rawat dari luar menggunakan ubat-ubatan. Kita cuba rawat, repair dia dulu. Kalau dah ikhtiar macam-macam tak jalan juga, itu pilihan terakhir lah. Depression ni bagi saya pilihan terakhir. Selagi mana tidak menyebabkan mengganggu, menjadi risiko kepada nyawa kita, tak perlu buat operation. Okey. Janganlah Puan Rina teruskan je detox tu. Yakin je, doa je banyak-banyak kat Allah Ta'ala, insya-Allah. Syukur alhamdulillah doktor, saya boleh jumpa doktor punya detox. Alhamdulillah. Jangan terlampau makan masing-masing ya sekarang. Ya, sehatkan semua sudah doktor.
Ya, orang selama stroke ni memang tak bangkan minyak, yang manis memang elak betul-betul lah. orang Tawau ni kuat makan masin-masin bah. Kurang kan makan itu sayap ayam pun boleh makan lagi tu. Sayap ayam tak makan tu. Itu pun banyak racun tu. Ya, doktor. Ha. InsyaAllah, doktor. Okey, doktor. Thank you, doktor. Makan sayur lebih sikit. Ya. Okey. Assalamualaikum, doktor. Salam. Puan Rina dari Tawau, pesakit stroke kita. Dan syukurlah dia stroke pun bukan sebab vaksin. Biasanya kes begini dia stroke sebab darah tinggi lah. Darah tinggi ni ramai orang yang ada darah tinggi tapi dia tak pernah cek. Bukan dia tak ada darah tinggi tapi dia tak pernah cek. Tak pernah cek, itu yang risiko tiba-tiba boleh kena stroke, kena heart attack pun. Jadi hati-hatilah. Tambah-tambah yang dah berumur 40-an ke atas ni, buatlah regular check, at least check kita punya blood pressure, BP kita. Okay? Sebab setengah orang ni tekanan darah 150 pun dia tak ada simptom lagi. Dia tak rasa pening-pening. Dia tak rasa sakit kepala. Itu yang bahayanya. Jadi tiba-tiba je boleh meletup, boleh kena stroke. Minta jauh lah. Minta lindung lah dari kita pun kena stroke. Bukan senang nak hadap benda ni. Jadi dengan detox ni kita buat pencegahan untuk orang yang sihat. Okey. Sebelum saya lupa, untuk tuan-tuan perempuan yang dalam live saya ni yang sihat, tak ada apa-apa penyakit. Okay? Soalan yang biasa diorang tanya, perlukah saya berdetox? Perlu. Sebab apa? Detox ni ibaratnya kita buat servis. Okay? Kita servis enjin kita. Macam kereta kan, setiap dah capai 5,000 km, kita servis. 10,000 km, kita servis. Okay? Tapi badan kita ni dah beribu-ribu kilometer, dah beratus ribu kilometer kita bergerak, kita berjalan. Kita guna, kita tidur, kita bangun, kita bermain, kita makan, kita minum. Tapi ajaibnya, you tak pernah servis dia. Tak pernah servis. Okay? Tak pernah buat proper detox. Tak pernah berbekam. Jadi ambillah masa inilah kita nak servis balik. Nak cuci balik. Orang Sabah bilang bertagar. Kita punya salur darah yang dah bertagar, yang dah tersumbat tu, kita repair lah dengan detox. Kita cuci dia. Kita flushing dia. Okay? Sebab apa? Sebab apa you sihat? Sebab you tak sakit lagi. Itu je soalan. Ramai yang sihat ni selalu tanya saya. Okay? Saya masih sihat lagi sebab you belum sakit. Kalau you dah sakit nanti baru you tahu nikmat sihat tu. Sekarang sebab you belum sakit tu you cakap you sihat. Okay? Tapi kalau betul-betul you check tubuh badan you, sebenarnya mungkin sikit lagi. Jantung sikit lagi nak sumbat. Sikit lagi nak kena stroke. Sikit lagi nak kena heart attack. Sikit lagi nak rosak buah pinggang. Ataupun buah pinggang you dah stage 2 dah. Nak masuk stage 3. You tak perasan lagi waktu tu. Dia yang stage 2 nak masuk stage 3 ni biasanya tak ada simptom yang jelas. Okay? Jadinya yang sihat pun kena berdetox sebenarnya. Okay? Saya sendiri pun berdetox juga. Okay? Founder sendiri pun berdetox. Saya tahu kalau saya tak detox, saya pun akan kena juga. Okay? Jadi kita buat preventif, buat prevention. Jadi siapa-siapa yang belum berdetox, you rasa you sihat. Sebab apa? Sebab you belum sakit. Saya pun saya rasa sihat sebab saya belum sakit. Nampak tak? Okay? Orang terperangkap dengan ini. Dia kata, saya sihat je. Sebab you belum sakit. Esok belum tentu. Okay? Esok belum tentu. Hari ni you sembang, you sihat. Esok belum tentu. Okay? Dia biasa gitulah. Orang yang sembang-sembang kencang ni lah. Tiba-tiba pop dengar, heart attack dah. Innalillah dah meninggal dah dia. Baru je petang tadi kita bersembang bergurau dengan dia. Dah meninggal pagi esoknya. Ramai macam tu tuan-tuan perempuan. Sebab apa? Sebab dia rasa dia sihat. Sebab apa? Sebab dia belum sakit. Sebab dia belum kena. Sebab apa? Sebab dia tak pernah pergi check. Dia tak pernah buat ujian darah. Dia tak pernah buat ujian jantung. Ujian tu, ujian ni. Itu satu hal lah. Kalau yang jenis takut-takut nak buat ujian macam-macam ni, dia kena buat sesuatu. Okay? Dia kena servis badan dia. Dia ada dua pilihan. Okay? Satu, yang jenis yang berani nak pergi cek macam-macam ni, nak pergi buat ujian darah lah, ujian jantung lah, ujian, pergi buat. Lepas tu, kalau you tahu ada masalah, you repair. Ada manusia ni yang takut, okay? Takut nak pergi jumpa doktor. Takut nak cek tu, takut nak cek ini. Dia ada jalan keluar dia. Jalan keluar dia, you berikhtiar lah untuk buat preventif siap-siap.
Okay? Macam you dah tahu dah kereta you berjalan. Tapi you tak mau check lah. Tak mau check lah. Okay? Buat servis je terus. Okay? Jadi servis tahulah. You hantar dia ke bengkel. Okay? Pomen tu akan ganti minyak hitam, ganti filter, apa semua. Buat gitu je lah. Jadi terhalang lah. Untuk kereta you tiba-tiba jam tengah jalan ke takkan berlaku lah. Sebab apa? Sebab you dah buat preventif. Sama juga orang yang takut-takut nak pergi jumpa doktor ni, takut nak ambil buat ujian darah bagai. You buat preventif lah. Okay, you detox badan you siap-siap. You jaga makan, you jaga exercise, you buat bekam, you buat sauna, you buat grounding, macam-macam. Amalan-amalan untuk pencegahan you kena buat. Ini khasnya untuk yang penakut-penakut ni. Yang tak boleh terima hakikat. Dia tak mau tahu pun. Kalau dia tahu, dia akan jadi murung, depres. Orang jenis saya pun tak nasihatkan dia untuk pergi cek. Sebab kalau dia tahu nanti dia tak boleh terima kenyataan, susah. Okay? Biasa jalan keluar je saya suruh dia buat ikhtiar, buat preventif. Berditok. Buat bekam. Sauna, grounding, buat exercise. Jaga makan. Okay? Itu jalan keluar dia. Tapi yang berani pergilah cek. Okay? Yang boleh terima kenyataan, pergilah cek. Dia risiko besarnya tiba-tiba you cek disahkan, oh puan ni rupanya dah ada kanser usus stage 3 lah tuan. Puan. Waktu itulah yang akan menguji sama ada you boleh terima hakikat atau tak. Saya ada jumpa kes macam ni. Bila dia tahu dia ada kanser, terus seminggu 2 lepas tu dia dah tak boleh berjalan. Okay? Dia dah jadi lemah badan. Padahal dia dah sebelum ni dia aktif tu, bergerak sana bergerak sini. Waktu dia tak tahu dia ada penyakit kanser tu. Dia tahu terus down habis sistem dia. Sebab apa? Sebab ini mental dia, psikologi dia pun memainkan peranan penting. Bila you dah fikir you sakit, you cancer lah. Terbaring lah. Ini yang payahnya nak terima hakikat ni, nak lawan, nak fight. Tapi kalau orang yang boleh terima hakikat, dia lawan, dia takkan jadi gitu. Dia masih boleh berjalan ke hulu kilir, cuma dia buat usaha lah, dia buat ikhtiar lah. Tapi yang saya jumpa kes macam ni, dah beberapa kes, memang perubahan drastik sangat. Jadi, itulah yang kesimpulan saya buat. Bila you tahu, bila you tak tahu, you sihat. Bila you tahu, you terus down, habis terus badan you. Okay? Dan waktu tu penyakit you akan makan badan you. Akan ratah badan you mentah-mentah. Okay? Sebab apa? Sebab you dah down. You tak boleh terima hakikat. Jadi sebelum you nak ambil keputusan untuk nak buat sesuatu ujian, pasal you check dulu badan you. You check dulu you punya mental ni jenis mana. You boleh terima atau tak? Dan kalau betul tiba-tiba you disahkan kanser contohnya, you boleh terima tak hakikat? You boleh lawan tak? You boleh jadi cancer fighter tak? Itu dia. Okey, panjang. Nak cerita pasal ni panjang. Dia psikologi ni antara yang betul-betul memainkan peranan besar dalam kehidupan kita. Sebab saya dah tengok ramai dah manusia gitu. Sebelum disahkan sakit, sihat dia, boleh berjalan mana, tak ada apa-apa langsung, aktif. Disahkan sakit je hari ni, esok lusa dia dah tak boleh buat apa. Sebab apa? Sebab dia kalah. Okay? Dia tak boleh nak hadap. Dia tak boleh nak terima kenyataan. Jadi soalannya, tuan-tuan perempuan pernah tak jumpa orang yang begini? Cuba imbau balik. Okay? Sebab dari logik akal tak ada logik. Okay? Tak ada logik. Sebelum ni dia aktif, boleh berjalan sana sini, boleh pergi sana sini. Aktif betul lah, tak nampak langsung dia sakit. Hari ni dia pergi cek, dia diagnose sebagai kanser. Esok lusa ataupun minggu depan dah tak sihat. Tak logik tu tuan-tuan. Okay? Tak logik begitu laju. Disebabkan doktor dah cek dia kanser tu tiba-tiba laju. Tak logik. Sebab apa? Kanser tu tiba-tiba jadi laju sebab dia punya mental dia. Mental dia tak boleh terima. Dia down. Dia jadi, aduh, aku kanser.
Dia duk zikir itulah aku kanser, aku kanser, aku kanser. Kena ingat. Oh, aku matilah aku macam ni. Oh, lemah. Oh, teruklah aku macam ni. Oh, teruklah aku macam ni. Oh, aku kan nak mati dah kalau macam ni, kalau kanser ni. Dia zikir hari-hari. Ya? Itulah yang you tanamkan ke dalam diri you. Sebab apa? Sebab Allah mengikut sangkaan hamba dia. Kalau selagi you positif, dia akan positif lah. Kalau you dah negatif, negatif lah nanti. Jadi benda ni kadang orang tak nampak. Susah nak bagi orang faham. Saya sendiri pun tak nampak. Saya sendiri pun tak faham sebelum ni. Tapi bila dah jumpa banyak kes yang macam ni, saya membuat kesimpulan begitu. Bukan senang saya nak buat kesimpulan begini, tuan-tuan dan puan. Saya buat kesimpulan ni berdasarkan saya dah tengok banyak kes yang begitu. Okay? Jadi you kena decide diri you ni orang jenis mana. Kalau jenis tak boleh terima hakikat, jangan buat. Better you tak tahu daripada you tahu. Pergilah you buat preventif. Buatlah rawatan siap untuk diri you. Seolah-olahnya yang you memang sudah sakit, you buat rawatan. Itu pencegahan. Dan itu sebenarnya yang lebih baik untuk diri you. Orang macam tu. Okay? Sedar-sedar tu penyakit tu pulih gitu je. Kalau dia dah ada dalam badan pun. Itu lebih baik. Dan ada juga orang tak boleh terima apa yang saya cakap ni, terpulang. Terpulang. Saya bagi pendapat dua-dua sekali. You pergi buat ujian ataupun you tak payah pergi buat ujian. Dua-dua sekali you boleh buat. Tak ada paksaan pun. Untuk you nak tahu sakit tak sakit ni. You nak tahu status kesihatan you. Tapi at least di rumah you adalah alat pengukur tekanan darah tu. Ukur. Sekali-sekala ukur tengok. Jadi taklah mudah-mudah terjebak tiba-tiba kena stroke, kena heart attack. Sebab you dah tahu. At least BP tu boleh tahu dan you boleh cepat untuk buat preventif ataupun untuk buat rawatan. Okey. Dah pukul 11. Okay? 11:02 minit. Kita ada 28 minit lagi sebelum kita tamatkan sesi Google Meet ni. Ada lebih kurang 28 minit lagi. Okay? Jadi kita buka lagi soalan. Ada lagi soalan yang bertulis ataupun yang nak tanya lagi soalan? Lambat lagi tu, gap je. Lambat lagi, teruskan di talk dulu. Teruskan di talk dulu. Okay. Nanti time bekam tu pergilah bekam. Lambat betul tarikh dia. Mana kata tukang bekam tu memang full lah tu. Itu memang tempat-tempat yang top lah. Kalau tempat-tempat bekam yang biasa-biasa ni, you pergi walk in pun boleh. Kalau yang bukan main panjang queue tu memang dia orang tu top lah tu. Ataupun itu kawasan-kawasan yang memang ramai orang sakit lah. Okay? Sekarang ni ramai orang sakit, dia cari tukang bekam lah. Kalau yang tak jumpa di talk ni, dia orang akan cari tukang bekam lah. Okay, next. Oh, okey. Dia mula-mula dia sembuh. Lepas tu dia kena food poisoning, dia jadi balik. Dia teruskan dengan set khas untuk GGA lah. Sebab selepas detox 3 bulan tu untuk pesakit GGA, kita ada protokol tambahan lagi. Kita gunakan remedi khas pula untuk mana kata penyakit dia belum habis pulih. Sebelum ni 3 set tu dia rasa dia dah sembuh 100%, tapi sebenarnya belum lagi. Sebab apa? Sebab bila dia kena food poisoning sikit pun jadi balik semua. Mana kita belum sembuh semua. Jadi cadangan saya, Tuan Hassan sambung dengan
set khas untuk GGA lah. Untuk sebulan, 2 bulan, 3 bulan lagi. InsyaAllah lepas tu, dia betul-betul pulih 100%. Setakat kena food poisoning biasa pun dia takkan mudah-mudah nak jadi balik dah. Gastritis, GERD, anxiety tu. Okay. Good question. Bagus soalan itu. Ada soalan? Hello, Assalamualaikum doktor. Hello. Ya, Waalaikumsalam. Doktor, suami saya Puan Fauzia. Suami saya dah nak habis dah. Botol 3 set tu, botol ketiga dah nak habis. Jadi boleh bekam lah CKD tahap 4. Okey, kalau nak pergi berbekam, untuk CKD tahap 4 ni kena jumpa pembekam yang biasa. Saya juru bekam. Oh, kalau puan tahu okey lah. Kalau puan bekam sendiri suami tak ada masalah. Tahu kan poin-poin dia yang boleh, yang tak boleh kan, okey lah. Saya tahu. Tapi dia tu lah yang nak bagi tahu orang yang ragu-ragu tu. 2 botol aja. CDK tu memang perubahan besar lah. Daripada 19 ke 22 dia punya GFR EGFR tu lah. Jadi jangan ragu-ragu lah. Saya nasihatkan orang yang masih nak tak nak try set doktor ni, set detox ni. Jadi yang set ketiga ni saya lepas ni saya mungkin baru lagi buat ujian darah, jadi saya tak buat dah. Jadi saya akan bekam lah dia, insyaAllah. Alhamdulillah. Daripada 19 dah jadi 22 kan? Dia punya EGFR kan? Botol kedua je. Botol pertama, kedua je dia dah macam tu punya peningkatan dia lah. Itu belum set lagi kan? Belum ada lagi 3 set. Baru 1 set. Yang set pertama je. Botol kedua. Okey. Alhamdulillah. 19 nak naik ke 22 sebenarnya bukan senang tu. Bukan senang. Dia nak naik EGFR bukan senang. Tapi kalau dia dapat tu, alhamdulillah lah tu. Saya nak suruh dia bertahan lah. Okey, kalau kes begitu dia dah makin jauh dah daripada nak kena dialisis. Dia kalau dah boleh keluar daripada zon 20 ke atas tu dia dah makin jauh dah nak kena dialisis. Kalau kan dia turun 19, dia turun jadi 14, 15 memang kena dialisis lepas tu. Jadi itu yang kita nak kalau CKD ni, sakit buah pinggang ni, biar dia tu makin besar, makin membiak, makin besar. Bukan makin kecil. Ya. Tu jiran saya tu dia pun nak CKD ni jugalah, detox ni. Tapi dia 15 dah. Badan dia macam lemah-lemah. Jadi saya kata dia nak try tak. Saya kata boleh, tapi kena pantang yang ni. Pantang tu tak ada masalah dia kata. Jadi saya order satu untuk dia lah. Tengoklah macam mana dia, sebab memang kalau permulaan memang kalau bagi suami saya memang dia lemah. Memang ada lah healing crisis tu. Healing crisis tapi dia tak pergi mana-mana, duduk rumah, jadi boleh settle lah. Sekarang pun nampak dia dah kuat. Dah. Kalau dulu masa healing crisis tu dia bertongkat. Tongkat 4 tu. Dia tak berani lah sebab tak kuat, badan dia memang lemah masa tu. Sekarang ni okey dah, tak pakai tongkat, boleh bangun macam tu. Dah steady dah. Itu baru botol kedua. Yang ketiga ni insya-Allah lah. Harap-harap dapat ni lah doktor. Amin. Allah, okey. Syukur, alhamdulillah. Terima kasih doktor. Tahniah kat suami lah. Asbab ikhtiar puan ikhtiar dia juga untuk berusaha, berpantang dan sebagainya tu, memang Allah bagi kesembuhan lah. Sebab dia rahsia untuk pesakit CKD buah pinggang ni memang kena berpantang. Itu dia cerita dia. Kena konsisten, kena disiplin, kena pantang, kena ikut betul-betul protokol saya tu. InsyaAllah reverse. Okey, jadi bagi pesakit-pesakit CKD buah pinggang yang dalam grup ni, dalam live ni yang masih belum berdetox, cepat-cepat detox. Selamatkan buah pinggang tuan-tuan perempuan tu, okey, ataupun buah pinggang pasangan ke buah pinggang anak-anak ke, selamatkan siap-siap, okey.
Jangan risau, ikut je protokol tu, nak dapatkan protokol dari stokis dalam grup masing-masing. Buat cepat-cepat, selamatkan buah pinggang tu selagi sempat. Jangan tunggu sampai dia dah kena dialisis, yang kabut nak berdetox. Bukan tak boleh, tapi mungkin dah terlambat lah kalau dah dialisis tu. Okey, ada lagi soalan? Ni Puan Aisyah, soalan bertulis ada lagi? Okey, alright. Jadi seronok malam ni kita dengar testimoni daripada pesakit yang real dalam ni saya pun tak kenal siapa pesakit-pesakit saya ni. Saya pun tak kenal siapa dia orang yang bercakap ni, saya tak kenal pun, in person saya tak kenal dia orang. Tapi dia orang memang menggunakan set detox ni menggunakan set detox yang dia orang ambil daripada stokis kami Dia orang ambil daripada konsultan kesihatan kami lah. Stokis dalam live saya ni ataupun dalam tim detox Dr. Rosni ni memang level dia orang ni konsultan lah, sebab dia orang akan menasihati tuan-tuan perempuan, akan bagi consultation kat tuan-tuan perempuan A to Z. Dia orang akan guide tuan-tuan perempuan sampai semakin sembuh, semakin sihat, sampailah sembuh 100% dengan izin Allah Ta'ala. Barulah job dia orang selesai. Okay? Jadi jangan anggap kami ni jual ubat. Tak, kami bukan penjual ubat macam biasa. Tak, kami memang perawat dan konsultan yang akan bantu tuan-tuan perempuan sampai sembuh dengan izin Allah Ta'ala. Jadi jangan berdiam diri bila stokis saya, konsultan saya follow up, reply. Okay? Ataupun kalau stokis saya slow je tak follow up, tolong bagi info. Tolong bagi feedback kat stokis konsultan kami tu, okey? Sebab kadang dia orang pun busy sangat. Stokis saya pun ada yang handle sampai beratus pesakit, beribu pesakit. Jadi dia orang pun busy bukan tak nak follow up tuan-tuan perempuan. Kadang dia orang tak sempat. Jadi tuan-tuan perempuan kena buat inisiatif, bagi feedback. Okey? Bagi feedback. Assalamualaikum Puan Hajar. Saya hari ni rasa makin sihat. Air kencing pun dah makin banyak. Bagi feedback gitu. Okay? Itu contohlah. Jangan diam. Jangan diam. Kalau diam, kita pun tak tahu apa masalah. Assalamualaikum Puan Aisyah. Saya ni kenapa selepas berdetox ni rasa badan makin lemau, makin lemah, makin pening, makin loya nak muntah-muntah. Kenapa tanya. Okay? Tanya. Jangan you hadap seorang-seorang, you diam je. Kita tak tahu. Okay. Kalau you bagi feedback, you tanya saya punya konsultan, saya punya stokis, at least kita boleh bagi motivasi, kita boleh tenangkan you. Okay. Biasanya setahu saya semua saya punya stokis, konsultan saya memang friendly lah. Okay. Dia orang akan reply, akan melayan tuan-tuan perempuan, okay? Akan bagi perhatian kepada isu tuan-tuan perempuan. Cumanya ada setengah-setengah stokis dia sibuk sebab dia orang pun bekerja. Dia orang ada kerja tetap, okay? Bukan ini saja kerja dia orang, bukan. Jadi ini tuan-tuan perempuan kena faham dan kena bagi masa kat dia orang. Kadang WhatsApp pagi ni, malam nanti baru dia jawab. Itu biasanya yang bekerja, office. Jadi kena faham juga kekangan stokis-stokis kami. Yang penting, tuan-tuan perempuan dah text dia orang, okay? Dah mesej dia orang. Nanti dia orang akan reply tu. Kalau dia orang tak reply juga, WhatsApp lagi balik sekali. Kalau tetap tak reply juga, report kat saya. Report kat saya, nanti saya akan tegur lah. Saya akan tanyalah apa hal. Okay? Apa hal you tak reply pesakit ni? Saya akan tanya tu, okay? Saya akan tanya. Dan stokis-stokis saya mesti ada jawapan. Okay. Setakat ni memang dia orang boleh bagi jawapan lah. Alhamdulillah. Sebab kadang dia orang tak boleh reply, ada tu yang handphone dia tiba-tiba ada masalah lah, apalah macam-macam lah. Adalah jawapan dia yang saya boleh berpuas hati dengan jawapan tu. Tapi saya tegur lah juga. Next time janganlah buat itu. Sebab pesakit ni kita kena utamakan. Tak boleh sebab kita bukan penjual ubat. Okay? Penjual ubat you boleh lepas tangan je, lepas-lepas you jual, you belah je. Okay? Tapi kita bukan penjual ubat. Kita bukan penjual ubat online. Kita ni perawat, konsultan.
stokis yang juga merangkap konsultan, merangkap perawat juga, okey. Jadi kita kena betul-betul entertain kita punya pesakit kita ni sampai diorang sembuh dengan izin Allah Ta'ala, okey. Tu pasal kita buat meeting, kita panggil Google Meet, okey. 2 kali ke 3 kali ke seminggu, ikut kesempatan, ikut masa, ikut kekuatan badan saya lah, ketahanan badan saya ni. Kalau saya ada masa, ada kekuatan, ada tenaga lebih, kita buatlah Google Meet ni, okey. Jadi tuan-tuan perempuan ambil peluang ni. Google Meet ni lah peluang untuk tuan-tuan perempuan tanya saya secara direct, okey. Jangan simpan, okey. Kalau ada benda-benda yang rasa tak bagus pun pasal produk saya ni, bagi tahu, okey. Saya akan cuba respon lah, okey. Kalau benda tu rasa terlalu privacy, boleh PM saya nanti, boleh WhatsApp saya, tak ada masalah, okey. Tapi kalau fikir boleh share secara umum je ni, boleh tanya secara umum, tanya, okey. Jadi ada benda-benda yang kita pun kena common sense lah, okey. Sebab tak ada benda dalam dunia ni yang perfect lah, tak ada. Kita pun masih belajar-belajar dari kesilapan, kelemahan kita. Banyak kelemahan sebenarnya, okey. Tapi itulah dari masa ke semasa, okey. Asalkan ada feedback, saya akan cuba buat penambahbaikan. Malam ni contohnya ada request daripada satu grup tu, dia kata saya buat live ni lambat sangat, start pukul 10. Dia suruh tapi kena tambah 1,000. Pilih tak dia 1,000. Dia telim lah. Kalau pilih dia telim orang lah. 300 orang lah buat pilih tu, ya. Rancak cerita tu. Saya terpaksa mute kan dulu, rancak cerita tu. Okay, alright. Ada soalan, boleh on mic, boleh tanya ya. Ada lagi dalam 13 minit. Mungkin ada lagi testimoni ke, siapa-siapa nak share testimoni untuk nak bagi motivasi kat kawan-kawan ataupun nak tanya lagi soalan. Ya, Tuan Azhar. Boleh dengar tak? Boleh. Saya Zahar daripada Rawang. First time ke? Saya belum mulakan lagi dengan detox. Tapi first time masuk live saya kan ni? Ya, betul. Okay, alright. Saya memang peminat, bukan peminat. Saya memang nak cakap tentang perubatan alternatif ni. Saya memang pengamal perubatan alternatif ni. Termasuk homopati lah. Soalan saya, apa punca virus ni dulu dan kita terpaksa ambil vaksin COVID-19. Kita tak boleh nak mengelak daripada mengambil COVID-19. Apa dia punya vaksin tu. Saya dapat tahu juga doktor adalah antara yang menentang kan. Tapi kita tak sampai suara kita tu untuk didengar oleh pihak KKM dan sebagainya. Soalan kedua saya, jika kita bertindak untuk tidak mengambil vaksin ni, apakah ubatnya ataupun apakah caranya untuk kita menentang virus yang disebarkan tu? Itu saja. Okey, soalan yang valid dan soalan ni memang saya tunggu-tunggu juga, tak ramai orang nak tanya soalan ni. Pertama, virus ni asal kejadian virus ni memang sejenis bioweapon lah. Dia orang sengaja bocorkan dari makmal di China, itu semua betul-betul berlaku, okey. Memang ada virus yang di genetic engineering kan dia. Virus COVID tu, dia sebenarnya COVID ni virus sesama biasa, okey. COVID asal virus ni sesama biasa. You kena, you akan okey gitu je. Tak ada sampai membawa maut pun, okey. Tetapi apa yang dah dilepaskan, terlepas ataupun sengaja dibocorkan daripada makmal China tu ialah virus COVID yang dah dibuat genetic engineering, okey. Yang dijadikan bioweapon untuk membunuh. Itu kalau kena memang orang boleh
boleh sesak nafas, boleh mati ya. Boleh macam-macam komplikasi ya. Tapi virus tu dia ke Malaysia pun tak lama. Okay. Sebab virus tu dia memang dia tak sesuai hidup lama di tempat tropika, okey. Itu yang bagusnya. Dia tak sempat merebak dengan luas. Tapi kes-kes yang betul-betul yang mula-mula kena tu memang betul-betul virus yang di engineeringkan lah. Okay? Tapi selepas bila Malaysia kita start hujan banjir lebat, banjir kilat, hujan banjir, virus tu tak ada dah. Okay? Yang ada selepas tu ialah cuma fear mongering. Kerja takut menakutkan orang. Okay? Dan waktu tu sebenarnya dah sesama biasa je siapa yang kena. Okay? Kita dibagikan SOP penjarakan dan sebagainya. Jadi saya antara orang yang menentang. Waktu tu saya masih lagi pensyarah di universiti ya, sebagai seorang profesor media waktu tu. Saya lawan. Okay? Saya tulis artikel di Facebook dan artikel tu dah reach. Kalau ikut orang-orang IT yang cek ni, diorang cek macam mana saya tak tahu. Diorang cakap sebenarnya artikel tu dah reach lebih kurang 3 juta. Okay? 3 juta sampai kepada rakyat Malaysia. Tapi itulah nak berbandingkan dengan 32 juta, sikit sangatlah 3 juta tu. Jadi maklumat tu dah sampai. Dan maklumat pun dah sampai ke Khairi Jamaluddin, sampai ke Menteri, ke Muhyiddin Yassin, sampai semua dah kat dia orang ni. Okay? Kalau tidak, kenapa saya sampai, nama saya waktu tu sampai ada di Bukit Aman, okay? Di Polis PDRM Bukit Aman ada nama saya, okay? Di KKM ada nama saya, di Kementah ada nama saya, semua kementerian-kementerian yang hebat-hebat ni ada nama saya waktu tu. Sebab apa? Sebab dia orang cakap saya ni anti vaksin. Okay? Saya je antara waktu tu profesor media di universiti yang lawan, ahli akademik. Tak ada profesor media ataupun profesor yang bangun melawan waktu tak ada, melainkan saya. Lepas saya lawan tu barulah datangnya Prof Mustafa, okay? Datangnya Dr. Roller, lepas tu itu kemudian. Okay? Saya lawan lagi awal. Tuan-tuan boleh tengok artikel saya. Saya publishkan artikel saya tu sekitar bulan 8 tahun 2020. Bulan 8 dah viral tahun 2020. Sebelum vaksin masuk Malaysia lagi, sebelum. Itu baru COVID mula sedang fear mongering. Dia orang sedang nak menakut-nakutkan orang sebab dia orang kita dah nampak dah agenda dia orang nak cucuk vaksin. Okay? Jadinya benda tu dah sampai. Cumanya apa yang malangnya, kerajaan sebenarnya dah ada planning dia orang. Dia orang pun sebenarnya dah termakan dengan WHO sebab dia orang bergantung dengan WHO. WHO dah paksa setiap kerajaan di seluruh dunia ni untuk beli vaksin. Dia orang beli. Ya? Dia orang dah order lama dah tuan. Dia orang dah keluarkan duit negara ni berapa bilion, 2 bilion ke 3 bilion dah untuk order vaksin dah. Jadi waktu dah order, keputusan untuk nak tak cucuk tu memang mustahil lah. Dia orang tak boleh dah. Dia orang kena cucuk juga. Jadinya itulah kena cucuk juga rakyat. Dia orang cakap tak ada alternatif lain. Memang hanya cucuk vaksin saja yang boleh mengelakkan kena COVID. Padahal setelah cucuk vaksin COVID, lagi ramai kena COVID. Waktu tu baru kita tahu sebenarnya ini memang scam. Lepas cucuk vaksin COVID, ramai boleh tanya rakyat jelata. Dia orang ramai cakap sebelum cucuk vaksin COVID tu dia tak kena COVID pun. Tapi lepas cucuk vaksin COVID berkali-kali kena COVID. Berkali-kali dimasukkan di ward. Ada yang ditidurkan bangun balik, ada yang ditidurkan mati terus. Tidur terus. Okey. Itu jawapan saya yang pertama. Jawapan untuk soalan nombor 2 tadi tu tak ada cara nak lawan virus ni selain daripada vaksin. Ada cara. Kalau betul pun virus COVID tu ada, ramai je doktor-doktor di hospital swasta ni, di klinik swasta gunakan ivermectin, IVM. Dan berkesan pun untuk pesakit-pesakit COVID dia orang yang demam, suhu tinggi, dah meracau ni, dia orang bagi je ivermectin, selesai. Dan waktu itulah bila KKM tahu doktor-doktor swasta ni banyak menggunakan ivermectin, okay, dan pesakit dia orang sembuh, dia orang mula pergi serang klinik-klinik. Antara doktor yang kena serang klinik dia memang dah diviralkan waktu tu, Dr. Amir Farid. Tuan-tuan boleh cari balik. Dr. Amir Farid ni, klinik dia digeledah sebab apa? Sebab dia menggunakan ivermectin untuk merawat pesakit dia sampai sembuh. Kena dia.
Lepas tu dia orang dah tak berani, doktor-doktor lain tak berani buat. Ivermectin jawapan kepada virus COVID tu dah dibuat secara klinikal, dah digunakan di klinik, memang sembuh pesakit-pesakit yang kena COVID. Bukan seorang-orang tapi beratus-ratus orang dah. Yang zaman tu lah waktu tu. Yang klinik Dr. Farid sendiri yang saya ingat. Okay? Doktor-doktor lain saya tak tahu. Tapi kes tu itulah yang berlaku. Jadinya sebenarnya ada jawapan IVM. Dan lepas tu juga tuan-tuan boleh dengar KKM dah mula cakap, jangan gunakan ivermectin. Ivermectin ni bahaya, ini ubat cacing. Oh, dia orang mula buat fear mongering pula pasal jangan guna IVM. Sedangkan IVM ni lama dah berada dalam perubatan moden dia orang juga. Itu salah satu ubat moden pun. Tapi sebab apa dia tak bagi guna IVM? Sebab IVM ni ubat murah. IVM ni ubat murah, tak perlu order dalam jumlah berbilion pun vaksin macam vaksin tu. Dan sebab vaksin dia dah beli. Dia nak letak kat mana? Kalau semua rakyat guna IVM waktu tu, vaksin tak laku, tuan-tuan puan. Semua rakyat akan tolak cucuk vaksin. Dia orang akan pergi ambil IVM, ivermectin. Jadi ini sejarah dia, tuan-tuan puan. Sejarah yang tidak boleh ditukar lagi. Dia orang tak boleh tipu sejarah ni, benar dah berlaku. Jadi saya dah menjawab dah soalan tuan-tuan puan. Sebenarnya agenda tu yang lebih besar. Agenda yang dia orang terpaksa menurut WHO, okey. Macam-macam lah. Okay. Agenda untuk duit poket masing-masing. Komisen pun berapa juta dapat. Okay. Itu pun kalau dah dibangkitkan di parlimen. Okay. Dan bila di parlimen dibising-bising pasal komisen, seminggu, 2 minggu depan, kita tengok ada keluar dan kelihatan surat khabar juga mengatakan setiap ahli parlimen dibayar sekitar 20,000 tak silap saya. Okay. Dengan tujuan untuk apa? Untuk memberi kesedaran kepada rakyat di parlimen masing-masing. Itulah satu cara yang digunakan untuk merasuah keseluruhan ahli parlimen waktu tu dengan 20K tak silap saya, sampai semua ahli parlimen baik pembangkang, baik kerajaan tutup mulut. Jadi tuan-tuan puan tak akan dengar ahli parlimen yang melawan vaksin COVID waktu tu. Ini semua sejarah sudah berlaku, tuan-tuan puan. Pergi cari balik je artikel-artikel tu. Okay? Bila kita kata itu rasuah, dia orang kata tak. Ini duit diberi kepada setiap ahli parlimen sanggup hati untuk bekerja memberi kesedaran vaksinasi kepada rakyat, okay? Kepada penduduk di parlimen masing-masing. Dia orang pun pandai. Otak Khairy Jamaluddin ni memang pandai. Okay? Jadi nak buat apa lagi? Last ni dah kena cucuk rakyat, dah sakit rakyat mati. Dia sampai sekarang pun dia masih berlepas tangan. Padahal dah dijanjikan. Khairy Jamaluddin juga janjikan. Kan? Tuan-tuan masih ingat tak janji dia orang nak bagi berapa kalau sampai sakit akibat vaksin? Dia orang nak bagi 500,000. Itu janji dia orang. Yang dicapati lah, bukan ditepati, janji dicapati kan. Rakyat kena scam juga akhirnya. Dan sampai sudah dia tak mengaku. Siapa-siapa kes yang sakit ke yang mati sebabkan vaksin pun, ahli keluarga tu yakin betul-betul lepas cucuk vaksin lah bapak aku mati ni, kena stroke, kena heart attack ni, lepas cucuk vaksin lah. Oh, dia orang tak mengaku. Dia orang cakap sebab dia nak mati. Sebab dah sakit jantung. Oh, sebab dia dah ada darah tinggi. Oh, sebab macam-macam tu tuan-tuan. Dia orang tak mengaku sampai sudah. Ini jenayah besar yang dibuat oleh Khairy Jamaluddin, oleh Muhyiddin Yassin, oleh Hisham KKM. Yang Tuan Zul PPIM pun dah berbuih mulut dah lawan. Okay? Dah cakap. Tak apalah. Kita tunggu di akhirat nantilah kita tengok. Sehebat mana Khairy Jamaluddin, Muhyiddin Yassin, Hisham KKM ni, dia nak lari ke mana nanti? Ya. Di dunia memang dia orang terlepas lah. Okay, dia orang terlepas. Dia orang kebal undang-undang, tak dapat di apa-apakan lah. Okay. Malah dia orang pula yang akan menyaman orang-orang lain ni. Okay. Berapa kali dia orang saman-saman orang ni. Biasa sangat tu. Tapi tak apalah. Di dunia dia orang boleh buat apa saja, dia orang terlepas. Tapi di akhirat, okay, I don't think so lah. Okay. Saya pun sendiri mendoakan supaya Allah Ta'ala memberi hukuman yang seberat-beratnya setimpal kepada geng-geng 6 Jahannam ni. Okay?
Macam saya cakap di awal tadi lah. Tak akan ada mana-mana waris yang akan ampunkan diorang ni. Kalau ada satu orang yang ampunkan, berapa juta lagi yang tak ampunkan. Tuan-tuan kena ingat tu. Okay? Dia tak akan berlaku 29 juta rakyat akan ampunkan diorang. Tak akan berlaku. Katakan yang dah mati 1 juta orang. Tak akan berlaku 1 juta waris kepada mangsa tu akan ampunkan diorang. Tak akan berlaku. Kalau seorang ampunkan, tu ada 999 tu. Yang tak ampunkan diorang. Nak lari mana tuan-tuan puan? Di dunia kau sembanglah 6 jahanam ni, kau boleh buat macam-macam kat orang. Mudah-mudahan dia orang akan diazab, diberi hukuman setimpal oleh Allah Ta'ala. Itu je. Harap menjawab soalan Tuan Azhar. Okey, baik. Terima kasih. Dah. Tapi itulah, sampai sekarang kita cakap apa pun, dia orang tetap kebal. Sebab undang-undang, ana yang punya, okey? P.Ramlee buat lama dah cerita ni. Cerita Musang Berjanggut tu memang betul-betul real sekarang ni berlaku. Yang Tok, apa ni, Tok, apa dia panggil, Tok Mufti dia tu. Tok Mufti Musang Berjanggut tu. Undang-undang ana yang buat. Jangan risau. Ana boleh padam untuk undang-undang. P.Ramlee memang jenis dari sudut tu dia buat. Sekarang sedang berlaku. Dia orang ni semua kebal undang-undang. Mana kena apa-apa. Terlepas. Okay. Tuan Zul, PPIM nya geng, semua tu lawyer-lawyer. Berapa puluh saman ada orang buat. Satu pun tak lekat. Satu pun tak lekat. Dia kebal undang-undang. Tak apalah. Di dunia. Okey, ada apa-apa soalan lagi? Mungkin soalan yang terakhir ke? Dah 11.30. Perjanjian kita sampai 11.30. Ada lagi soalan terakhir? Ada lagi Aisyah soalan yang bertulis ke yang saya belum jawab? Ada? Tak ada? Okey. Apa dia soalannya? Tak payahlah. Hari je bekam-bekam je lah. Stop dulu detox. Okay? Sebab takut badan dia lemah sangat waktu dia berbekam tu. Okay? Sebab biasanya kalau nak dah berbekam tu dah habis detox. Okay? Tapi kalau kebetulan dia bekam tu waktu dalam detox, dia stop dulu hari berbekam tu. Okay? Alright. Okay, setakat ni dulu. Tuan-tuan perempuan, mudah-mudahan kita mendapat banyak maklumat, pengalaman, motivasi malam ni. Dapat banyak manfaat lah untuk diri kita, ahli keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita semuanya lah. Okay. Jadi setakat ni dulu dari saya. Assalamualaikum dan selamat malam. Akan lebih banyak konten-konten menarik yang Aisyah persembahkan dalam channel ni. Jadi, saranan Aisyah subscribe channel ni dan support Aisyah.